Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Tadi kita mulakan gimmick untuk siaran Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini dengan membuka pagar. Betul. Itu bermakna pada tepat jam 8 pagi ini proses pengundian akan bermula, khususnya untuk 31,281 pengundi berdaftar di Dewan Negeri N48 Air Kuning pada hari ini, dan kami ucapkan selamat mengundi kepada anda semua. Ya, betul. Itu juga memberi tanda sebanyak 19 pusat mengundi dengan 63 saluran dibuka serentak bermula pukul 8 pagi ini dalam 1 minit. Jadi kalau ada yang dah bersedia depan pagar tu, alhamdulillah. Tapi kalau anda yang masih lagi sedang bersiap untuk pergi ke sana, pastikan anda lakukannya sebelum petang ni, sebab lebih baik kita pergi lebih awal daripada kita lakukan di saat-saat akhir. Betul. Apa yang disarankan oleh pihak SPR adalah untuk semua pengundi berdaftar ini untuk keluar pada tempoh waktu yang digalakkan. Bagaimana untuk anda mengetahui berkenaan tempoh waktu yang digalakkan tersebut? Anda boleh terus saja ke aplikasi ataupun laman sesawang SPR, My SPR Semak. Pastinya anda juga sebenarnya boleh pergi mengundi pada masa kelapangan anda dari ruang masa 8 pagi sehingga 6 petang, dan juga ingatan mesra lah kita nak sampaikan kepada para majikan. Ya, kita sedia maklum hari ini hari Sabtu, mungkin ada dalam kalangan pengundi berdaftar kita yang bekerja pada hari ini. Jadi kepada para majikan, kita sedia maklum hari ini merupakan hari yang sangat penting untuk masyarakat di Air Kuning. Jadi berikan pelepasan kepada mereka tempoh masa yang munasabah untuk mereka menjalankan tanggungjawab, dan ini selari dengan perkara yang termaktub dalam kesalahan di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Okey, baik, dan kita nak mulakan juga pagi ini dengan perkongsian berita-berita yang mendapat tumpuan, antaranya langkah proaktif cari pasaran baru pengukuh daya saing peringkat global. Ini perinciannya kita ingin bawakan kepada anda, yang mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim optimis langkah proaktif kerajaan dalam mencari pasaran baru dari negara-negara luar mampu memberi manfaat besar kepada negara, termasuk memperkukuh daya saing ekonomi negara di peringkat global. Dan beliau menyatakan usaha berkenaan penting untuk menjamin keutuhan ekonomi negara selari dengan tanggungjawab utama kerajaan untuk kemaslahatan dan kepentingan rakyat. Dan beliau menyatakan cari pasaran baru Amerika, negara-negara Eropah, India, China, Asia menerobos ke pasaran Brazil, hubungan baik dengan Afrika Selatan kerana Brazil serta Selatan Amerika mempunyai kekuatan ekonomi di benua masing-masing. Dan ini dapat melegakan sedikit umpamanya pertumbuhan perdagangan termasuk ekspor kita ke Mesir yang agak kecil meningkat dalam 1 tahun kira-kira 34%. Dan beliau juga terus menyentuh tentang Proton. Dahulu Proton sukar untuk tembusi dan pecah tembok halangan negara ini. Sekarang sudah berupaya keluarkan produk Proton di Mesir. Ini antara langkah-langkah yang diambil dan kita akan teruskan, kata beliau pada Majlis Sambutan Aidilfitri Madani tahun 2025 peringkat negeri Perak. Okey, berita selanjutnya adalah berkenaan pembangunan Kuala Lumpur. Bagaimana keprihatinan Yang Amat Perdana Menteri berkenaan dengan kesejahteraan dan juga kemaslahatan masyarakat di kota, khususnya apa yang diberi penekanan adalah pembangunan Kuala Lumpur perlu seimbang untuk kita mengekalkan warisan budaya. Dan ianya merupakan satu identiti unik kepada Ibu Negara Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pemeliharaan warisan di bandaraya ini bukan sekadar menjadi tarikan pelancongan, sebaliknya merupakan lambang identiti nasional yang perlu dipertahankan. Kalau benar kita serius untuk kekalkan identiti Kuala Lumpur supaya KL unik, keunikan itu bukan kerana bangunan menara berkembar saja, tetapi identitinya moden, berteknologi tinggi dan bergerak mengikut tuntutan zaman, tetapi ada kelainan kerana pertahankan sejarah, budaya, nilai dan kepelbagaian yang berakar umbi di Kuala Lumpur. Dan Perdana Menteri mengatakan pendekatan itu penting dalam memastikan pembangunan bandaraya ini tidak mengabaikan jati diri rakyat serta warisan yang membentuk Kuala Lumpur sejak daripada dahulu lagi. Dan saya suka apabila menyatakan juga tentang kita tidak mahu Kuala Lumpur ini hanya dikenali dengan gedung-gedung besar semata-mata, tapi juga sebagai sebuah bandaraya yang kaya dengan nilai budaya dan sejarahnya sendiri. Okey, baik. Seterusnya kita bawakan juga di mana Perdana Menteri mahu warisan KL perlu fokus kesejahteraan rakyat. Ini juga penting untuk dilakukan secara seiring, di mana Perdana Menteri menegaskan bahawa setiap pembangunan di ibu kota termasuk projek warisan KL, warisan ibu kota Malaysia Madani, perlu memberi manfaat secara langsung kepada rakyat dengan meningkatkan kualiti hidup mereka. Di mana perancangan pembangunan semula nadi Kuala Lumpur mesti dilakukan secara tuntas, berakar kepada identiti tempatan serta menyediakan kemudahan yang menyeluruh kepada masyarakat setempat. Okey, satu lagi perkara penting yang ingin kita sampaikan, iaitu daripada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, iaitu Datuk Seri Fadilah Yusof. Sasaran tenaga boleh baharu TBB Malaysia berada pada kadar 28%. Justeru pelbagai langkah sedang diusahakan kerajaan untuk mencapai kadar 70%.
menjelang 2050 dan Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Pealihan Tenaga dan Transformasi Air menyatakan beliau yakin negara mampu mencapai kadar 31% tahun ini. Solar mengambil masa 3 tahun untuk membuat pembinaan dan sebagainya. Sebab itu kita ada solar berskala besar dan kemudian kita akan bukakan LSS 6. Dengan itu bukan sahaja solar, kita kena adakan juga ada bateri. Sebab solar ini sifatnya tidak menentu. Apabila matahari panas, maka kuasa yang kita dapat lebih tinggi. Tapi apabila mendung, matahari kurang, maka ianya akan turun. Maknanya menjejaskan kestabilan grid itu sendiri. Ya, dan hari ini fahamkan beliau dijadualkan melawat ke Blythe Offshore Windham di Newcastle untuk di ladang angin pesisir pantai untuk meneroka potensi tenaga baru yang boleh dimanfaatkan oleh negara kita Malaysia. Okey, baik. Jadi itu antara perkongsian awal kita untuk pagi ini. Tumpuan kita berikan kepada anda untuk hari mengundi N48 Air Kuning. Jadi pastikan anda terus setia bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Jangan lupa pasport. Awal lagi ni. Tempat biasa, teh tarik, nasi lemak. Kenapa ni? Komen-komen netizen. Mengarut betul Alam Maya. Kalau ada yang ajak kahwin, kau setuju? Itu cerita lama lah. Jangan mudah percaya. Ramai kata like dan komen. Hari ini saya belanja. Hello? Ambulance? Sini ada satu kecemasan. Siapa order Siapa? Jangan lupa yang kami di sini. Tahu kan? Nasi lemak yang paling sedap. Okey, kembali bersama kami. Hari ini tumpuan kita pastinya kita berikan kepada apa yang akan berlaku di N48 Air Kuning, iaitu hari pengundian untuk 31,281 pengundi berdaftar pada hari ini. Jadi, seperti biasa kita nak bersama dengan sahabat-sahabat pelapor kita yang sebenarnya bukan sahaja bersedia pada hari ini, mereka telah pun bersedia sepanjang minggu yang lalu, Hani. Betul. Jadi hari ini kita bersama-sama dengan 3 orang individu penting untuk melaporkan kepada kita. Kita ada Fahmi Muhammad Noor, kita ada Rizwan Badiruddin dan juga Syazwani Samsu yang berada di lokasi masing-masing. Jadi kita teruskan. Silakan dengan laporannya. 26 April 2025. Tarikh keramai buat penduduk di kawasan Dewan Undangan Negeri Dona Air Kuning ini kerana hari inilah mereka akan memilih calon untuk mewakili mereka membawa suara mereka ke peringkat lebih tinggi. Saya pagi ini berada di SK Air Kuning yang merupakan salah satu daripada 19 pusat mengundi yang dibuka pada hari ini, melibatkan 63 saluran secara keseluruhannya. Di sekolah ini saja seramai 2,321 pemilih berdaftar akan melaksanakan tanggungjawab mereka mengundi di kawasan ini. Dan apa yang boleh saya gambarkan, sejak awal pagi ramai yang bersemangat sebenarnya untuk terus turun mengundi pada hari ini, dan dengan kawalan keselamatan oleh pasukan anggota polis dan juga rela yang pastinya akan melancarkan proses undian sehingga pusat mengundi ini ditutup pada pukul 6 petang nanti. Dan secara keseluruhan untuk hari ini 31,281 pengundi biasa akan melaksanakan tanggungjawab mereka mengundi, dan jika sebelum ini seramai 500 anggota polis serta pasangan telah melaksanakan tanggungjawab mereka mengundi awal, dan 116 pula melalui undi pos. Jadi itulah dia senario yang akan terjadi hari ini. Semuanya bakal terjawab setelah tamat tempoh berkempen 14 hari secara rasminya tengah malam tadi. Dan kita akan terus bawakan perkembangan di lokasi berikutnya. Saya nak terus berikan peluang kepada Fairuz yang berada di SK Sungai Lesung. Silakan Fairuz. Baik, terima kasih Fahmi. Kesemua 19 pusat mengundi melibatkan 63 saluran bagi pilihan raya kecil PRK Dun Air Kuning dibuka serentak 8 pagi ini. Proses pengundian hari ini melibatkan lebih 31,000 pengundi berdaftar dan akan berlangsung sehingga 6 petang nanti sebelum proses perjumlahan undi dilakukan di Dewan Merdeka di Tapah
Manakala pusat pengundian di Sekolah Kebangsaan Toh Tan Dewa Sakti ditutup lebih awal pada pukul 4 petang nanti berikutan mempunyai jumlah pengundi yang sedikit. Bagi pusat mengundi di Sekolah Kebangsaan Sungai Lesung ini terdapat 3,092 pengundi berdaftar yang akan mengundi di sini dan melibatkan 6 saluran yang dibuka. Tinjauan saya mendapati para pengundi mula memenuhi pekarangan pusat pengundian ini sejak pukul 7 pagi tadi. Calon Barisan Nasional BN Dr. Muhammad Yusri Bakir dijangka mengundi di pusat pengundian ini. Pada PRK kali ini, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menugaskan seramai 601 petugas bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar. Dan ketika ini juga, kawalan keselamatan berada dalam keadaan bersiap sedia di mana anggota keselamatan terdiri daripada anggota polis telah berada di lokasi ini sejak awal pagi tadi bagi memastikan kelancaran proses pengundian yang berlangsung pada hari ini. Baik, saya kira setakat itu dahulu perkembangan semasa yang dapat saya bawakan dari Sekolah Kebangsaan Sungai Lesung ini. Untuk perkembangan selanjutnya kita bersama Sazwani di Bidor. Ya, Fairuz, terima kasih. Saya kini berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Bidor dan ini merupakan salah satu daripada 19 pusat pengundian yang dibuka untuk hari ini sempena pilihan raya kecil Dewan Negeri Air Kuning. Dan untuk hari ini sahaja di SMK Bidor ini direkodkan seramai 4,301 pemilih bakar menunaikan tugas mereka menerusi 7 saluran pengundian di sini. Dan ia sekaligus menjadikan pusat undi ini merekodkan jumlah pengundi tertinggi bagi pilihan raya kecil kali ini. Dan menyentuh mengenai soal petugas, hari ini seramai 47 petugas SPR ditugaskan bagi membantu kelancaran untuk Sekolah Menengah Kebangsaan Bidor ini dan turut dibantu seramai 16 anggota polis yang turut mengawal lalu lintas sekitar sekolah ini dan juga di setiap saluran pengundian. Dan kalau dapat saya gambarkan juga keadaan di sini cukup meriah dengan kehadiran para pengundi yang masing-masing sudah berada di hadapan pagar sekolah ini seawal 7.30 pagi tadi untuk masuk menunaikan tugas demokrasi mereka. Dan keadaan cuaca ketika ini agak sedikit mendung disertakan dengan hujan renyai-renyai. Kita harapkan cuaca ini akan bertambah baik seiring perjalanan proses pengundian kita pada pagi ini. Bagaimanapun, para pengundi adalah disaran untuk keluar lebih awal bagi melancarkan proses pengundian masing-masing. Baik, untuk pilihan raya kecil Dewan Negeri Air Kuning, kita menyaksikan pertembungan 3 penjuru antara Barisan Nasional yang diwakili oleh Dr. Muhammad Yusri Bakir, Parti Perikatan Nasional diwakili oleh Abdul Muhaimin Malik dan juga Parti Sosialis Malaysia yang diwakili oleh Bawani KS. Demikian dulu perkembangan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bidor ini. Kita kembali ke Angkasa Puri bersama Munawar. Silakan. Baik, terima kasih sahabat-sahabat pelapor kita Fahmi, Fairuz dan juga Syazwani. Pastinya sentiasa memberikan kepada kita perkembangan semasa. Mereka akan kekal bersama kita sehingga ke penghujung siaran nanti. Dan pastinya untuk makluman anda, beberapa informasi telah dikongsikan oleh rakan pelapor kita. Tapi ada juga infografik penting yang ingin kami sampaikan kepada anda berkenaan N48 Air Kuning ini. Okey, baik. Jom kita mulakan dahulu. Kita nak kenal apakah agaknya kawasan yang cukup penting yang kita beri tumpang pada hari ini, N48 Air Kuning. Okey, kita saksikan dulu petanya terlebih dahulu. Okey, baik. Ini petanya. Untuk makluman anda, N48 Air Kuning ini merupakan salah satu daripada Dewan Negeri di bawah Parlimen Tapah dan salah satu Dewan Negerinya adalah Cenderia. Dan kali ini tumpuan kita adalah di N48 susulan kematian penyandangnya pada 20 April yang lalu. Dan pastinya kita ingin berikan gambaran kepada anda apa yang perlu dilakukan oleh para pengundi berdaftar ini, khususnya Hani untuk anak-anak muda, adik-adik kita ni yang buat pertama kali betul mengundi. Jadi kita nak kongsikan ini syarat-syarat keluar mengundi yang kita ingin kongsikan. Yang pertama sekali, yang paling utama adalah bawa kad pengenalan. Yang kedua, jangan pakai baju melambangkan parti. Yang ketiga, dilarang guna telefon bimbit semasa mengundi. Yang keempat, ini pun penting juga, datang awal ke pusat pengundian. Dan seterusnya, pastikan nombor siri di kertas betul dan simak stem yang digunakan adalah sah. Pastikan kertas undi bersih, tanda X pada ruang yang betul. Dan yang kesembilan, pastikan kuku anda tidak
dicat. Okey, dan lagi kita nak kongsikan untuk yang seterusnya bagi syarat-syarat keluar mengundi yang ke-10. Ini dia. Betul lah ni. Yang paling utama kita berikan penekanan bagaimana ialah kita sedia maklum, faham antara transisi di antara PRU ke-14 dan juga PRU 15 ini pertambahan sebanyak 7,400 pengundi baharu. Jadi mungkin ada dalam kalangan anak-anak muda ni, adik-adik kita yang baru mengundi buat pertama kalinya. Jadi tak tahu bagaimana tata cara yang perlu difahami. Antara yang paling utama tadi yang disampaikan adalah untuk membawa kad pengenalan diri anda, dan yang kedua adalah jangan memakai apa-apa yang melambangkan simbol parti ke, ada slogan ke, warna ke, muka calon ke, semuanya tak boleh kerana tempoh berkempen sudah pun tamat pada 11:59 minit malam tadi. Betul. Okey, jadi pengalaman baru, pastikan pengalaman yang pertama adalah pengalaman yang terbaik untuk anda mengikut peraturan yang telah pun ditetapkan. Okey, baik, kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia. Gigi Zaitun dengan ekstrak aloe vera diformulasikan khusus bagi memelihara kesihatan gusi, antibakteria dan memberikan nafas segar sepanjang hari. Dapatkan ubat gigi Zaitun di pasaraya berhampiran anda. Zaitun, gunakan tanpa was-was. Satu inisiatif kerajaan dalam usaha untuk membantu mengurangkan kos sara hidup rakyat. Inilah peluang anda untuk berjimat melalui program Jualan Rahmah Madani PJRM oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Dapatkan penjimatan harga antara 10% hingga 30% bagi barangan keperluan harian anda. Tersedia di 222 parlimen dan 600 don di seluruh negara. Apa tunggu lagi? Layari portal rasmi KPDN atau scan kod QR bagi mengetahui tarikh dan lokasi PJRM berdekatan anda. Jangan lepaskan peluang ini. Program Jualan Rahmah Madani. Rahmah itu berkat. Kecoh di TikTok, kononnya kedudukan Melayu di Perak goyah. Manakan tidak, apabila kandang babi terbesar negara ini ada di situ. Tak cukup dengan itu, tanah Rizab Melayu turut lesap dengan cara tipu status. Semakan pasukan Biar Betul mendapati, tuduhan bertubi-tubi yang ditabur tak berasas. Kalau tukang sebar baca berita, dia pasti perasan yang kerajaan negeri ada buat penafian tentang kandang babi yang dimaksudkan. Jika seronok sangat nak jaja cerita berkaitan kaum, tukang sebar patut tahu yang Perak bukan negeri miliki tanah Rizab Melayu paling kecil. Nak tukar status tanah juga bukan mudah. Peraturan ketat dah lama diatur. Kalau ada salah laku, tindakan tegas pasti menanti si tali barut seperti laporan berita yang turut dikongsi tukang sebar. Tak perlu sebar maklumat tak betul hanya kerana mahu naikkan kemarahan orang awam, timbulkan kebencian, tak datangkan manfaat. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Jangan lupa, saksikan Grandstand Malam Keputusan Pilihan Raya Kecil Dewan Negeri N48 Air Kuning Perak pada 26 April 2025 jam 8.30 malam hanya di TV1. Okey, baik. Untuk kita teruskan lagi Selamat Pagi Malaysia, pastinya kita tak tinggalkan seleksi pagi. Jadi di Selangor FM kita nak pergi bersama dengan DJ Jit yang cantik berseri. Saya pantun pagi ni sambil-sambil. Okey, DJ Jit sudah bersedia, jadi terus kita ke Selangor FM untuk mengetahui apa yang menarik di sana. Silakan. Silakan Jit. Terima kasih
kasih kepada Munawar Azmi dan juga Hani Hamid di Selamat Pagi Malaysia Selesai Pagi di Konti Selangor FM 100.9 pilihan tepat bersama dengan saya Jin Zulkifli dalam segmen Weekend Wake Up hari Sabtu hari ini 27 Syawal lah 1446 Hijriah ataupun hari ini 26 April 2025. Jadi saya bertugas 6 pagi hinggalah ke jam 12.30 hari ini. So dengarkan kami juga di RTM Klik, juga di media sosial kami, ikuti kami di Facebook, Instagram, TikTok dan juga kata carian kami senang saja Selangor FM 100.9 pilihan tepat. So hari ini kami di Selangor FM nak kongsikan mengenai perkembangan terkini lah untuk negeri Selangor. Antaranya adalah tentang Mata Fair 2025 yang diadakan Tourism Selangor, catat 1.3 juta nilai jualan pelancongan. So hari ini juga kita tahu bahawa di 1.3 juta nilai jualan pelancongan telah pun dicatatkan oleh Tourism Selangor menerusi pameran Persatuan Ejen Pelancongan dan juga Pengembaraan Malaysia ataupun Mata Fair 2025. So dah pun berlangsung di MITEC ataupun Pusat Pameran dan juga Perdagangan Antarabangsa Malaysia MITEC selama 3 hari, dah pun bermula 17 April lalu. So di Pavilion Selangor turut menjadi tumpuan lah dengan kehadiran lebih 100,000 pengunjung dan juga kalau menurut CEO ataupun Ketua Pegawai Eksekutif Tourism Selangor sendiri iaitu Chua Yilim berkata sambutan diterima oleh di Mata Fair tahun ini sangat-sangat menggalakkan dan juga peningkatan jumlah jualan menunjukkan petanda-petanda yang positif. Jadi so untuk negeri Selangor sendiri akan terus merancangkan lagi lah pelaksanaan kempen, aktiviti yang menarik sepanjang tahun untuk menarik lebih ramai lagi pelancong-pelancong domestik dan juga antarabangsa, selain terus mempromosikan Selangor sepanjang tahun 2025 ini untuk melawat Selangor tahun 2025. So terdahulu menerusi penganjuran acara itu juga negeri Selangor menerima pengiktirafan sebagai penerima anugerah reruai pameran terbaik bagi kategori organisasi pelancongan negeri STO. Dan sekarang ni kalau kita nak tahu juga apa yang berlaku di Selangor FM sendiri, jangan lupa dengarkan juga program terbaharu kami Curahan Hati ataupun Curhat yang bersiaran setiap hari Rabu 9.30 malam. So istimewanya setiap kali program ini dilangsungkan, so anda akan dengarkan jugalah siaran langsung di Facebook, di TikTok kami dan juga ada kaunselor jemputan yang akan kami bawakan kepada anda bersama dengan pendengar yang akan bantu rungkaikan dilema yang pendengar hadapilah semasa program itu berlangsung 9.30 malam setiap Rabu. So untuk anda kira macam sembang hati ke hati ataupun curhat hati ke hati di antara pendengar, DJ dan juga ada kaunselor yang akan leraikan permasalahan anda. Jadi jangan lupa untuk dengarkan Curahan Hati di Selangor FM 9.30 pagi setiap hari Rabu. So anda dengarkan juga siaran langsung di Facebook, TikTok dan juga apa jua platform kami di Selangor FM 100.9. Jadi untuk anda yang lain-lain juga dengarkan juga di carta 20 hit Selangor FM hari ini jam 10.15 pagi. Jadi anda boleh undi juga lagu-lagu carta menarik kami iaitu di portal kami selangorfm.rtm.gov.my/portal. 20 lagu terbaik akan kami kira turun bermula jam 10.15 pagi nanti. Jadi dengarkan kami juga di live TikTok iaitu di Selangor FM 100.9. Jadi selepas ini juga untuk anda dengarkan perkongsian menarik di Selangor FM Selamat Pagi Malaysia dan kita akan kembali semula bersama dengan Hani dan juga Munawar Azmi. Silakan. Bye. Okey, baik. Ji, terima kasih daripada Selangor FM. Wow, seronok program yang dinyatakan tadi. Program baharu Curahan Hati Selangor. Bolehlah lepas ni nak curhat dengan Jit lepas ni. Bolehlah. Cik pun nampak banyak curhat tu. Lepas berseri sekarang ni. Apa rahsianya? Kejap lagi lah kita tanya Jit. Tapi kita ketepikan dahulu. Kita nak bersama dengan tetamu pertama kita pagi ini. Iaitu kita bersama dengan Afiq Daniel Mustafa yang merupakan mahasiswa tahun akhir Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya. Kenapa kita bawakan beliau? Sebab apa? Kita maklum baru-baru ini keluar peperiksaan SPM kan. Jadi ada yang gembira melihat keputusannya dan ada yang kita katakan tak apa, perjalanan anda masih jauh lagi ni kan. Betul. Malah kita boleh buat balik SPM. Memang ada peluang kedua sebenarnya. Tapi bila dah berjaya ataupun tidak, apa pilihan masa depan anda seterusnya, mana langkah seterusnya. Jadi kita nak bersama-sama dengan tamu kita pada waktu ini untuk berkongsi selepas SPM mencorak kerjaya masa hadapan. Jadi kita nak tanyalah kepada Afiq dan kita ini. Pertama sekali, boleh tak cerita sedikit pengalaman dulu kenapa dulu pilih aliran sains dan apa yang membuatkan Afiq pilih bidang pentadbiran perniagaan selepas SPM? Okey, pertama sekali saya cakapkan terima kasih kepada pihak RTM kerana menjemput saya daripada pihak Universiti Malaya. Seterusnya saya nak cakapkan sedikit tanya kepada lepas SPM kerana mengambil result sebelum ni. Okey, soal balik kepada soalan tadi, kenapa saya memilih jurusan pentadbiran perniagaan? Kerana
pada pendapat saya, pada mulanya saya tidak tahu cita-cita saya. Kerana saya mengambil jurusan sains tulen di sekolah menengah, di sekolah bersama penuh. Lepas tu di Menzies College Selangor. Lepas tu saya rasa macam saya minat saya ke arah bisnes. Saya nak ingin belajar tentang perniagaan, ekonomi. Jadi saya rasa mengambil langkah ini macam lebih kepada saya untuk mencabar diri saya kepada lebih barulah, di mana saya mencabar diri saya untuk belajar satu benda yang baru. Okey, belajar satu perkara yang baru itu lebih baik sebenarnya untuk kita mengetahui banyak perkara dalam kehidupan ini. Dan tapi ada juga yang berpandangan kalau belajar dalam bidang sains ni mesti sambung dalam bidang sains juga ataupun mesti kerja dalam bidang sains juga. Jadi pandangan mungkin persepsi ini perlu kita ubah, kita sampaikan kepada adik-adik kita yang sedang menonton kita ini. Kepada adik-adik yang sedang menonton, apa yang saya boleh sampaikan, teruskan kepada minat kita sendiri. Walaupun pendapat ibu bapa itu adalah betul, tapi kita tengok diri kita sendiri macam mana. Adakah minat kita kepada kerjaya kita ataupun minat kita kepada apa yang kita inginkan. Sebab saya berpegang kepada prinsip saya ingin kejar cita-cita saya dahulu macam tu. Sebab kita tak nafikan bahawa ada ibu bapa yang dia yang menentukan aliran mana nak pergikan, tapi zaman sekarang tu mungkin dah berkurangan sedikit. Sebab kita melihat kepada faktor-faktor yang pelbagai. Kadang-kadang bila anak tu dipaksa diri pun, dia boleh juga terjadi kecenderungan pada perkara yang negatif berbanding dengan positif. Jadi kita nak tanya Afiq lah, daripada sebab saya tadi nak tanya sebab daripada aliran sains kan, sains sepanjang masa tiba-tiba beralih pada ekonomi. Daripada transisi tu, boleh tak cerita pengalaman supaya mungkin jadi rujukan untuk adik-adik kita ni kan? Dia kata macam mana boleh terfikir untuk tiba-tiba bertukar kepada bidang yang lain daripada apa dia pelajari. Jadi bagaimana nak betul-betul macam istiqamah, kata yakin inilah sebenarnya bidang yang kita nak pergi. Okey, soalan yang agak menarik di mana ramai yang bertanya kepada saya kenapa bertukar. Sebab saya mengambil SPM aliran sains, matrik pun aliran sains, tapi saya bertukar kepada jurusan bisnes. Pertama sekali saya fikirlah adakah keputusan saya buat ni memberi faktor pada diri saya dan juga family saya sendirilah. Di mana saya tengok jurusan pentadbiran perniagaan ni, dia punya, saya kaji dari segi peluang pekerjaan, segi dia punya saya punya minat, diri saya tu cenderung ke arah mana. Jadi kepada adik-adik saya rasa kita kena tengok diri kita dulu ke arah mana yang kita minat dan boleh ke arah kerjaya seperti mana yang kita impiankan lah. Dia tadi Afiq menekankan dia beralih bidang ini disebabkan ingin mengejar impian dan juga cita-citanya. Ceritalah sikit apa impian cita-cita Afiq ni. Kalau di segi pengurusan sarjana muda ni, saya nampak dia ke arah pentadbiran di segi boleh jadi macam Chief Executive Officer ke ataupun Chief Marketing Officer, ke arah situlah. Itu cita saya lah daripada kecil. Bakal abang CEO kita ni. Itulah dia. Datuk Megah ni. Betul, Datuk Megah. Okey, dah ada macam holding sendiri. Okey, Afiq pernah berkongsikan juga yang Afiq pernah baca statistik tentang bidang kerjaya paling in demand. Ya, jadi boleh kongsikan sikit kenapa bidang bisnes sangat relevan walaupun tak kira apa-apa sekali industri yang kita ceburi pada waktu ini. Apa saya nampak, saya ada buka macam tengok website internet kan, di mana saya nampak ada macam pengurusan sarjana muda ni, sarjana pentadbiran perniagaan ni, dia ada dalam hampir semua kelayakan dekat setiap company lah. Di mana macam pelancongan dari segi sektor hospital ataupun sektor perbankan, macam itulah. Okey, yalah, nak masuk Universiti Malaya bukan mudah sebenarnya. Lagi-lagi bila kita berada dalam bidang sains ini, pastinya kalau kita tengok rekod ni daripada latar belakang pelajar yang sangat cemerlang semuanya. Tapi ianya bukan bersandarkan akademik semata-mata. Tapi ianya perlu bersandarkan mahasiswa yang bersifat holistik. Jadi daripada pengalaman Afiq sendiri, kalau kita nak kongsikan kepada adik-adik kita semua, apa yang paling utama untuk membentuk seorang mahasiswa yang holistik tersebut untuk kita mengetengahkan segala potensi yang ada dalam diri kita? Okey. Pada pendapat saya, pengalaman saya, mahasiswa holistik ni dia holistiklah keseluruhan. Maksudnya bukan sekadar akademik atau kurikulum, cara kita bercakap, cara kita membuat satu keputusan, cara kita berfikir, itu memberi faktor yang pentinglah untuk kita menjadi seorang mahasiswa yang holistik. Okeylah, sebab difahamkan sebab Afiq memang aktif juga untuk program-program sukarelawan, keusahawanan, kepimpinan. Okey, dan apa pentingnya untuk kita dalami lagi bidang-bidang seperti itu, nilai-nilai seperti itu yang paling apa mungkin nilai paling besar yang Afiq rasakan apabila kita bukan saja tumpu kepada akademik tetapi juga nilai-nilai yang lain itu? Okey.
apa yang saya nampak, nilai-nilai itu kita boleh dapat pelajari apabila kita ingin melangkah ke alam pekerjaan lah. Sebab alam pekerjaan bukan semata untuk kita dari segi work on paper, cara kita menulis kan. Cara kita bercakap, cara kita buat keputusan itu yang penting lah. Betul. Supaya kita berkomunikasi, sebab tempat kerja kita akan bercakap dengan klien, dengan orang-orang yang lebih dewasa lah. Ya, walaupun perjalanan tu masih jauh. Betul, setuju. Tetapi bila Ina kata keputusan yang kita akan buat sekarang ni adalah sangat penting untuk kita bentuk hala tuju kita selepas ni. Betul. Dan satu lagi yang ni, kita jangan mudah berpuas hati pada tahap yang kita miliki pada ketika ini. Ialah mungkin kita dari segi keputusan perpisahan memang cantik, cemerlang kesemuanya, tapi ingat ada lagi skill-skill lain yang boleh kita tambah nilai kepada diri kita. Dan jadi satu lagi perkara penting ni ialah bila habis saja SPM, pastinya impian untuk setiap ibu bapa melihat anak-anak mereka melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Tapi yang amat menyedihkan, ada dalam kalangan anak-anak muda kita ni tak mahu melanjutkan pengajian sehingga ke peringkat universiti. Cerita sikit Afiq, mewakili anak-anak muda ni, apa yang bestnya, seronoknya masuk universiti ni berbanding dekat sekolah dulu? Okey, sebagai generasi Z, saya rasa kalau diberi pilihan untuk sambung belajar tidak, saya akan menggalakkan adik-adik untuk sambung belajar lah. Kerana di tempat universiti ni kita ada pelbagai bidang dan pelbagai aktiviti yang boleh untuk kita asah kita punya bakat terpendam lah, macam soft skill, talent, macam contoh ada menari, ada dari segi lukisan ataupun kepimpinan, boleh jadi pengarah projek, macam-macam lah. Macam Afiq, apa antara program yang bagi Afiq ya sepanjang berada di Universiti Malaya ni, apa antara program yang paling tak boleh nak lupa, paling aktif lah untuk Afiq sendiri? Pada tahun lepas saya join dari segi pengarah projek untuk menghandle uruskan dinner college. Maksudnya saya uruskan macam saya buat college untuk buat annual dinner, macam memberi anugerah kepada pelajar-pelajar yang cemerlang dari segi akademik dan juga co-curriculum lah yang aktif. Saya menguruskan dia punya projek. Itu maknanya kita kena keluar daripada zon selesa. Ya, betul. Betul. Okey, jadi kenapa kalau kita nak zahirkan kepada para penonton itu, terutama bagi mereka pelajar-pelajar lepasan SPM ni, kenapa perlu dan pentingnya untuk mereka keluar daripada zon selesa? Saya rasa peluang dari zon selesa ni supaya kita dapat tahu apa kelebihan diri kita tu. Maksudnya kalau kita dapat keluar dari zon selesa, kita tahu apa kita punya kemampuan dan kebolehan kita dalam diri kita lah. Kadang-kadang kita tak tahu rezeki kita kat mana kan. So kita kena usaha yang terbaik. Kadang-kadang inilah jalan yang terbaik untuk kita. Ataupun kalau kita tak dapat jalan tu, kita cuba jalan lain pula untuk yang terbaik. Nak keluar daripada zon selesa tu pun dia tak selesa. Jadi macam mana sebab ada mungkin yang dalam kalangan kerja macam masih lagi keliru nak pergi ke bidang yang mana. Mungkin dia punya jiwa tu lain, tetapi bila lihat kepada pasaran semasa, lebih potensinya lebih kepada itu. Kalau diteruskan bidang dia yang dia nak sangat ni, mungkin masa depan tu tak berapa nak cerah sangat. Contohnya kan. Jadi bagi mereka yang keliru ni, apa yang Afiq nak sampaikan kepada mereka? Kepada yang golongan yang keliru ni lah. Okey. Pertama sekali, saya pun keliru juga dulu. Biasalah, kebiasaan je kan. Tapi apa saya nampak, yang penting kita tahu, kita buat refleksi dirilah. Di mana kita punya kemampuan, di mana kita punya kebolehan. Apa saya nampak macam setiap lepas PCM ni dia ada macam kelayakan macam dari segi asasi, matrikulasi, IPG, STPM dan sebagainya. Di mana setiap kelayakan tu ada kelayakan yang tersendiri. Jadi kita ukur di mana kemampuan kita ke arah mana. Lepas itu kita cuba untuk kaji diri kita di mana kebolehan kita ke arah sesuatu benda tersebut lah. Okey. Mungkin Afiq ada buat macam carta ke macam okey. Ada tak buat sebelum ni macam nak tahu mana kelebihan, kekurangan, ke pro dan kon itu sebelum pilih bidang? Waktu saya mula-mula, saya mula-mula tidak tahu macam mana nak kaji diri saya. Saya cuba untuk masuk uji bakat macam ni, saya masuk dekat satu projek macam ni uruskan. Jadi saya tahu macam diri saya ni boleh ke sini ke tidak. Contoh saya boleh ke arah bercakap, tapi saya tidak boleh untuk menari. Contoh. Kena cubalah semua kan? Saya dengan Afiq geng. Boleh bercakap, menari tu payah sikit. Tapi Afiq, yalah, bercakap berkenaan dengan cita-cita dan juga impian Afiq tadi. Mungkin satu hari nanti kita akan panggil semula Afiq. Pada waktu itu, Afiq bergelar seorang CEO muda. Amin, kita aminkan. Okey, siapa antara yang mungkin menjadi penanda aras ataupun idola Afiq sendiri untuk mencapai impian Afiq sendiri? Siapa yang paling Afiq look up untuk sekarang? Okey, dari segi konsep global saya nampak macam inilah macam Elon Musk contohnya, macam daripada ataupun seorang yang daripada keluarga yang sederhana tapi ingin
keluar daripada comfort zone lah untuk mencapai satu impian itulah. Okey, baik. Kita dah sentuh tentang keluar daripada zon selesa. Dah bagi tahu dah menyantuni bagi mereka yang sedang keliru pada waktu ini. Jadi di penghujung ini, apa nasihat terbaik yang nak diberikan kepada lepasan SPM, terutama sekali bagi mereka yang tidak capai target mereka dalam keputusan? Boleh tengok macam, aduh, diingatkan macam ini, dia dapat yang ni tapi dia dapat yang ni. Macam mana? Saya faham perasaan. Ya. Sebab saya dulu pun bukanlah seorang yang cemerlang dari segi akademik pun. Saya hanya result saya biasa-biasa saja. Apa yang saya boleh sampaikan kepada adik-adik di sana, untuk teruskan bersemangat, percaya rezeki itu tetap ada. Yang penting kita kena percaya diri kita yang kita boleh mampu buat yang terbaik. InsyaAllah. Itu kata-kata yang disampaikan kepada adik-adik kita lepasan SPM. Jangan terus berputus asa. Sentiasa ada peluang kedua dalam kehidupan kita. Dan pastinya dari pihak kerajaan sendiri, pelbagai aliran pendidikan pengajian tinggi disediakan untuk anda, bukan saja di peringkat universiti, malah juga aliran TVET juga. Sangat penting untuk kita memberikan gambaran kepada anda betapa negara kita memerlukan pekerja berkemahiran tinggi bermula dengan aliran TVET ini. Okey, jadi nampaknya semuanya memang ada peluang. Cuma anda kena cari peluang itu sendiri dan memberi diri anda peluang kedua. Okey, baik. Kita nak berehat seketika untuk sini dan kita akan kembali lagi untuk membawakan satu lagi topik sebentar lagi tentang kesihatan mental. Tapi apapun, kita ucapkan terima kasih kepada tamu kita pada waktu ini, Afiq Daniel Mustafa, mahasiswa tahun akhir Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Melaya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Afiq. InsyaAllah kita berjumpa lagi sebagai CEO muda seperti ini. Kita nak berehat seketika, tapi kita nak saksikan cerita Pagi Labuan terlebih dahulu berkenaan cabaran LISC 2025 bersama dengan sahabat pelapor kita Muhammad Zulhanizam yang sudah pun bersedia. Silakan. Baik, saya sekarang berada di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, yang mana lokasi ini merupakan tempat penganjuran bagi Labuan International Sea Challenge untuk tahun 2025, yang mana program ini telah pun berlangsung selama 3 hari dan pelepasan bagi acara memancing laut dalam telah pun berlangsung pada 22 April yang lalu. Baik, bersama saya sekarang Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan, iaitu Tuan Muhammad Sukuran Taib. Apa khabar Tuan? Baik, alhamdulillah. Baik Tuan, mungkin Tuan boleh kongsikan sedikit mengenai penganjuran LISC 2025 ini dan mungkin beberapa acara utama yang di-highlight untuk dalam program ini. Okey, alhamdulillah kita telah pun memulakan LIC 2025 ini pada 22 April yang lepas, di mana sebanyak 12 acara telah pun dicadangkan untuk dilaksanakan sepanjang tempoh 5 hari ini. Dan pada hari ini kita telah pun memulakan acara termasuklah dari segi 4 acara utama, di mana mancing laut dalam telah pun dimulakan pada 22 yang lepas, dan kita ada kayak marathon, mini marathon yang melibatkan sepanjang 22 km di antara pesisir pantai Pulau Labuan hingga ke Pulau Papan dengan Pulau Daat, dan kita ada kayak mengelilingi Pulau Labuan itu sendiri sejauh 21.2 km. Dan kita ada satu lagi Regatta Race 2.0 yang melibatkan 60 peserta. Pada masa yang sama, maknanya ada beberapa acara telah pun dimulakan, dan kita masih lagi menunggu acara-acara yang kita akan dipertandingkan. Di mana 8 acara yang telah pun kita perkenalkan, termasuk pertandingan bola tampar pantai, termasuk pertandingan silat pantai, termasuk pertandingan mancing, sukan rakyat, dan juga pengisian pentas. Itu antara pengisian program yang telah pun kita laksanakan sepanjang 22 hingga 26 hari bulan hari ini. Baik Tuan, jika dilihat kepada acara-acara yang ada, Daiwa Deep Sea Challenge, iaitu memancing laut dalam ni merupakan salah satu tarikan utama, memandangkan hadiahnya juga agak lumayan, dan mungkin Tuan boleh ceritakan ataupun kongsikan hadiahnya dan penyertaan dari negara mana yang ada mengikuti acara ini. Okey, kita juga berterima kasih kepada penganjur-penganjur utama dan juga yang menaja pertandingan mancing laut dalam ni, terutama Daiwa sendiri yang telah pun
menyumbang sebanyak RM94,200 sebagai sebahagian daripada hadiah utama yang telah kita tetapkan. Dan dari segi isi Invest Bank itu sendiri yang telah menyumbang sebanyak RM20,000 secara tunai, dan juga restoran tempatan kita, Restoran Bayu, yang menyumbang RM3,000 sebagai hadiah untuk tangkapan istimewa tuna itu sendiri. Dan dalam konteks ini, hadiah yang telah dipertandingkan, yang kita katakan, hadiah pertama berjumlah RM45,000, hadiah kedua berjumlah RM15,000, hadiah ketiga RM10,000 dan hadiah keempat RM5,000. Okey, itu antara hadiah yang telah kita tetapkan menjadi satu tarikan baru kepada LISC. Dan melibatkan penyertaan daripada peserta-peserta antarabangsa. Kali ini LISC 2025 memberi satu kalianan di mana sejumlah 89 peserta antarabangsa yang terlibat dengan pertandingan mancing laut dalam itu. Di mana 48 adalah daripada Hong Kong, 40 daripada Singapura dan 1 daripada Amerika Syarikat. Ada selebihnya 123 lebih kurang itu daripada pemancing tempatan. So itu antara keunikan yang kita dapat, di mana memancing laut dalam ini telah menjadi satu tarikan baru kepada Labuan, di mana jumlah penyertaan peserta-peserta antarabangsa semakin tahun semakin meningkat dengan jumlah yang saya nyatakan tadi. Baik, itu saja yang dapat saya kongsikan untuk acara LISC 2025 pada kali ini. Kembali semula ke Angkasa Puri. Baik. Terima kasih Muhammad Zuhan Nizam membawakan kita laporan dari Labuan. Dan sekarang ni kita nak bawakan juga perkongsian. Pastinya kita memberi tumpuan kepada apa yang berlaku di PRKN 48 Air Kuning. Jadi kita bersama dengan Fahmi Wak Nur, nampaknya sudah bersedia di Sekolah Kebangsaan Air Kuning. Silakan. Silakan Fahmi. Ya, Munawar dan juga Hani, terus saya bawakan sekali lagi dari Sekolah Kebangsaan Air Kuning yang merupakan salah satu daripada 19 pusat mengundi yang dibuka hari ini untuk hari mengundi bagi pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri N48 Air Kuning. Di sekolah ini terdapat 4 saluran disediakan yang akan memberi keselesaan kepada 2,321 pemilih berdaftar di kawasan ataupun di pusat mengundi ini. Dan sekitar 8.20 pagi tadi, calon daripada Perikatan Nasional Abdul Mohamed Malik telah tiba di kawasan ini dan selesai melaksanakan tanggungjawab mengundi kira-kira 15 minit kemudian. Dan sebenarnya daripada awal pagi tadi, kehadiran pengundi-pengundi ataupun pemilih berdaftar di kawasan ini cukup ramai sebenarnya. Mereka sangat bersemangat untuk melaksanakan tanggungjawab masing-masing mengundi pada hari ini. Di sekolah ini 4 saluran dibuka, 2 daripadanya adalah untuk warga emas. Dan keadaan cuaca di sini masih lagi saya boleh katakan agak baik, meskipun di sebelah pagi tadi hujan renyai di kawasan ini, dan kita harapkan cuaca ini berterusan sehingga pusat mengundi ini ditutup pada pukul 6 petang nanti. Dan PRK N48 Air Kuning, kalau sebelum ini di hari mengundi awal 500 anggota polis serta pasangan telah melaksanakan tanggungjawab mereka mengundi awal, manakala 116 pula mengundi secara pos, dan baki seramai 31,281 pemilih berdaftar akan melaksanakan tanggungjawab mengundi bagi hari ini. Dan saya kira itu dulu perkembangan yang boleh saya kongsikan dari SK Air Kuning ini. Masih ramai lagi yang sebenarnya datang untuk melaksanakan tanggungjawab mereka mengundi. Saya kira setakat itu dulu. Kita kembali ke studio bersama Munawar dan juga Hani. Silakan. Terima kasih Fahmi Muhammad Nur atas laporan semasa yang dibawakan daripada SK Air Kuning. Dan pastinya selepas ini kami akan bawakan lagi perkembangan semasa ke semasa dari beberapa pusat mengundi kepada anda. Jadi itu setia bersama kami sehingga ke hujungnya. Tapi untuk ruang ketika ini, kita nak beralih ke segmen yang seterusnya, iaitu untuk kita menangkis stigma, memahami kepentingan penjagaan kesihatan mental. Ya, jadi ada projek yang dipanggil projek semikolon. Jadi kita nak tahu apa perkaitannya dalam perbincangan kita. Kita bersama dengan tetamu kita, Datin Dr. Wina Ahmad, pengasas dan juga Presiden Pertubuhan Kebajikan Leticia Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hani dan Munawar, terima kasih jemput saya sekali lagi ke Selamat Pagi Malaysia. Baik, alhamdulillah. Baik, pertama sekali apabila kita kaitkan juga tentang projek semikolon tu kan, kita jangan fikirkan apa sebenarnya perkaitannya. Jadi kalau kita boleh kongsi apa maksud simbol semikolon dalam konteks kesihatan mental dan juga kehidupan. Okey.
Terima kasih. Saya suka nak berkongsi semikolon ni biasanya kalau dalam penulisan kita maksudnya itu belum berhenti. Boleh diteruskan. Jadi kita inspirasi sebenarnya semikolon ini adalah movement global yang diinspirasikan daripada Amy Bloy yang daripada Amerika lah. Pada tahun kalau tak silap saya 2000 sampai 2012 yang mana beliau telah come out dengan idea semikolon kerana dia dan ayahnya adalah survivor kesihatan mental lah, penyakit mental, dan ayahnya mengambil nyawanya sendiri dan sebenarnya Amy sendiri pun telah mengambil nyawanya sendiri. Jadi sebagai mental health advokasi pihak Pertubuhan Kebajikan Leticia Malaysia inspirasi untuk meneruskan orang kata movement untuk kesihatan mental ini. Dan semikolon tu sebenarnya adalah memberi maksud kepada belum berhenti, cerita anda belum berakhir, teruskan. Itu. Jadi ini yang dikatakan simbolnya. Saya nak beri pada Hani dan Munawar. Ini yang kami edarkan bila kita ada semikolon. Yes. We hear you. Why? Cukup menarik. Kami mendengar anda. Mengapa? Kenapa? Kan. Okey. Baik, sama-sama kita teruskan lagi perbincangan kita berkaitan dengan ini dan bagaimana sebenarnya seseorang itu boleh membina kekuatan emosi, terutama sekali dalam menghadapi cabaran mental. Dia sebenarnya seseorang itu, kita ni manusia biasa ya. Sebenarnya kesihatan mental tu semua orang boleh alami. Kan? Cumanya kita kena lebih peka supaya kita sentiasa menjaga tahap kesihatan mental kita tu. Kalau kita sakit demam, kita rasa macam sakit tekak, tanda sakit tekak ke badan tak sihat, kita cepat-cepat pergi jumpa doktor ataupun kita nak makan ubat kan. Tapi kesihatan mental kita ni kita kena lebih peka. Maksudnya kena mengenal pasti diri sendiri, emosi diri sendiri. Contohnya kalau kita rasa tiba-tiba rutin kita diganggu oleh emosi kita yang tak stabil, dari segi kita punya tingkah laku, dan itu anda perlu jumpa pakar-pakar, rujuk pada pakar yang berkenaan. Dan sebenarnya National Centre Excellent Mental Health ataupun Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Malaysia di bawah NCM tu singkatannya, pada talian 155 tu boleh je kontak jika inginkan sokongan ataupun someone to talk to mereka kaunselor yang berada di online lah. Okey, bercakap berkenaan kesihatan mental ni kan, ada satu frasa yang sering kali saya gunakan adalah there's no health without mental health. Maksudnya dekat sini kesihatan anda tidak sempurna tanpa kesihatan mental yang baik. Jadi kita berikan penekanan terhadap perkara ini khususnya dengan tajuk kita kaitkan iaitu menangkis stigma. Tapi permasalahannya dekat sini dari dahulu sampailah sekarang kita masih lagi berperang dengan stigma ini. Ialah ada segelintir masyarakat yang melabelkan individu-individu yang mempunyai masalah kesihatan mental ini sebagai gila ataupun tidak waras, padahal ianya sebaliknya. Kerana ia mencakupi cakupannya sangat luas bila kita bercakap berkenaan kesihatan mental ini. Betul-betul, saya setuju sangat kerana stigma tu masih ada. Sebab tu kita lancarkan projek semikolon di Malaysia, Pertubuhan Kebajikan Leticia Malaysia mengambil langkah inisiatif. Kita nak war-warkan, kita pergi jumpa ke publik daripada peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, kalangan corporate. Kita banyak buat aktiviti sebab kita nak hentikan stigma ni. Dan sebenarnya hentikan stigma ni pada pandangan saya lah sebenarnya kita kena bagi masyarakat ataupun individu tu faham dulu apa tu kesihatan mental. Jika mereka tidak faham, kerana itulah keluar judge
awak ni sikit lemah, awak ni tak beriman, tak cukup amalan. Jadi datanglah nasihat-nasihat yang lebih kepada toxic positif tu kan. Ni kena banyak solat kalau kita dari segi konteks agama dia lah Islam. Kena ni betul-betul bangun solat tahajud, kena banyak baca Al-Quran, zikir macam tu kan. Sebenarnya untuk nak hentikan stigma ni, bagi pihak kami lah sebagai advokasi kan, sebenarnya tidak ada titik noktah. Kita sebab tu semikolon kita kena teruskan dan bila kita berhadapan dengan seseorang ataupun individu yang sangat stigma ataupun sangat prejudis terhadap mereka yang mengalami kesihatan mental ni, kita cuba fahamkan mereka. Bagi saya lebih suka advokasi daripada kita nak educate. Maksudnya kita kadang-kadang manusia tu ada ego kan. Jadi bila kita pergi cakap, terutamanya kami selalu berhadapan dengan keluarga pesakit tu sendiri. Yang mana agak tidak semua, saya tidak bercakap pada semua, tapi ada kalangan keluarga itu sendiri bila dimaklumkan ahli keluarganya merupakan pesakit mental, tapi mereka sangat stigma, sangat macam tak adalah, dia ni memang manja sangat, dia itu dan macam tu kan. Jadi apa yang kita perlu buat, kita kena fahamkan mereka, dan apa ini sebenarnya, dan istilah gila tu sebenarnya bukanlah penyakit. Itu yang perlu diubah sebenarnya. Yes. Okey, jadi untuk kita ubah kesemua itu adalah kita perlu ada perubahan dari segi persekitaran kita. Jadi bagaimana untuk kita wujudkan persekitaran tersebut yang lebih selamat dan terbuka untuk kita membincangkan tentang isu-isu yang berkaitan dengan kesihatan mental ini? Okey, soalan yang sangat baik Ani. Persekitaran selamat ni sangat penting kerana bila seseorang itu dalam ketidakseimbangan emosi, fikiran dan mengibatkan tingkah lakulah pemikiran mereka, dan individu itu mencari sokongan, sokongan untuk mereka meluahkan. Tetapi apa yang berlaku kebanyakannya, mereka dah rasa tidak percaya, rasa selalunya dianiaya dan melibatkan pemikiran negatif. Jadi bagaimana kita nak menyediakan persekitaran yang sihat? First, kita kena galakkan sama ada kalau di rumah, di sekolah, di tempat kerja, safe zone, kawasan yang selamat. Kawasan yang selamat ni maksudnya anda boleh datang bercerita tanpa ada judgemental, tanpa kata kita ni kita mendengar ni untuk memahami ataupun untuk membalas dan memberi hukuman ataupun memberi pendapat kita. Jadi kita kena wujudkan persekitaran yang sihat itu di mana pesakit itu tidak dihukum, pesakit itu tidak dikata itu dan ini. Itu yang dikatakan paling penting sekali, sokongan yang memberi persekitaran yang membuatkan mereka yakin. Okey, saya setuju apa yang disampaikan dan kita ingin memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat dan juga penonton pada ketika ini untuk membezakan kesihatan mental dan juga penyakit mental. Kedua-duanya adalah sangat-sangat berbeza. Dalam hal ini sebagai contoh saya berikan kepada anda, kesihatan mental adalah keadaan kesejahteraan emosi, psikologi dan juga sosial seseorang, manakala penyakit mental adalah gangguan yang menjejaskan cara seseorang berfikir, beremosi atau berkelakuan. Dan contoh mudah saya ingin sampaikan kepada anda, semua orang ada kesihatan mental sama ada baik ataupun tidak baik. Manakala tidak semua orang mempunyai penyakit mental. Ya, ini yang perlu difahami sebenarnya. Kerana itulah ada perbincangan terbuka yang berterusan, tu dia semikolon, maknanya noktah koma. Maknanya walaupun ada noktah itu tapi boleh diteruskan lagi dengan perbincangan selanjutnya. Cerita anda belum berakhir. Teruskan. Anda boleh pilih untuk berhenti, berehat seketika, tapi jangan tamatkan. Sebabnya projek semikolon ni juga adalah salah satu kesedaran usaha pihak Pertubuhan Kebajikan Leticia Malaysia untuk memberi sokongan, bantuan kepada mereka yang di luar sana yang mengalami keadaan emosi yang terganggu. Dan sebenarnya we hear you, come to us, let's talk about that. Okay? Okey, dan kita perlu adakan komuniti yang selamat juga. Maknanya apabila kita tadi membicarakan tentang persekitaran yang terbuka untuk bincangkan perkara itu, bagaimana sekolah, kita tak nafikan kanak-kanak pun menghadapi kesihatan mental tersebut. Okey, bagaimana sekolah, tempat kerja dan komuniti secara keseluruhannya mampu untuk menyokong individu yang sedang berjuang dalam diam kesihatan mental ini. Berjuang dalam kesihatan mental. Ya, saya boleh bercakap dari segi kami ada
akaun TikTok kita ada buat social experiment melalui akaun TikTok yang mana kita ada post satu berkenaan dengan self harm. Self harm tu cedera dirilah. Dan self harm ni di kalangan ni ada satu perkataan barcode. Okey, barcode tu jadi apabila daripada kami buat orang kata research daripada akaun TikTok dan juga individu kepada peringkat sekolah rendah, sekolah menengah dan universiti. Sebenarnya self harm ini adalah salah satu dah boleh dikatakan, bayangkan kita ada 400,000 followers yang datang mengaku PM kita, mereka sebenarnya dah self-harm. So maksudnya saya melihat benda ni sangatlah crucial kan, daripada peringkat sekolah rendah. Dan kami juga ada klien yang daripada umur 9 tahun sudah ada pemikiran untuk bunuh diri. Okey, jadi apa yang kita boleh, saya rasa ini adalah kerjasama bersama. Pertubuhan Kebajikan Autis Malaysia sentiasa memberi sokongan kepada, saya tahu agensi kerajaan pun begitu, seperti yang khususnya Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Malaysia dan beberapa NGO yang lain. Kita pergi ke sekolah. Apa yang kita galakkan adalah sekarang ni kita laksanakan psychological first aid di peringkat sekolah. Maknanya kita memberi latihan didikan kepada pembimbing rakan sebaya di kalangan pelajar, guru-guru dan peringkat persekitarannya, ibu bapa juga. Kerana psychological first aid ini, dia sebenarnya ilmu ini bukanlah untuk anda jadi terapi, tetapi anda boleh mampu menjadi orang kata frontliner lah, orang yang pertama untuk mereka ini reach out. Kalau kita selalu dengar first aid kan, jadi orang macam kena sesak nafas, heart attack. So ada yang kita buat CPR macam tu. So bagaimana pula dengan psikologi, pertolongan cemas psikologi. Jadi itulah bagaimana yang kita ingin memberi sokongan di peringkat ni. Kita buat latihan dan didikan psychological first aid. Okey, menarik program-program yang dilaksanakan, terutamanya berkenaan psychological first aid ini. Bantuan kecemasan untuk individu yang mengalami masalah kesihatan mental pada ketika itu sendiri. Yalah, tadi Datin ada menyentuh berkenaan self harm kan, mencederakan diri sehingga ada yang berniat untuk membunuh diri. Kita kalau boleh kita nak cegah perkara-perkara seumpama ini. Namun situasi ini berlaku di luar jangka dan boleh berlaku kepada sesiapa sahaja, termasuk anak-anak kecil kita ini. Jadi kita bagi ruang untuk kita memahamkan kepada masyarakat, khususnya ibu bapa ataupun orang-orang di sekeliling ini, untuk mengenali tanda-tanda awal. Bagaimana kita nak tahu orang tersebut dalam keadaan kesihatan mental yang tidak baik? Apa tanda-tanda awal yang boleh kita cegah terlebih dahulu? Tanda-tanda awal tu biasanya kita lihat daripada rutin harian. Okey, mungkin daripada kalau kita lihat individu tu, dia boleh bangun pagi, tiba-tiba dia dah start macam mula rasa macam susah nak bangun pagi. Dan kita juga boleh kena aware, sebenarnya psychological first aid ni kita banyak tekankan jugalah, kita banyak pergi kepada memberi peluang kepada caretaker tu sendiri, keluarga, supaya keluarga tu lebih prihatin dan memahami supaya mereka adalah support system yang pertama untuk mereka ni reach out. Jadi apa yang kita berikan pendedahan dari segi emosi, mungkin ada tingkah laku, pertuturan cepat tiba-tiba nak marah kan, benda yang bagi kita remeh, tapi bukan individu itu. Jadi keluarga kena nampak dia punya red flags tu, kita panggil mood temperature tu. Jadi kena lebih peka. Macam kita persekitaran di tempat kerja pun, kalau kita mengenali individu tu, dia seorang yang riang, ceria, tiba-tiba dia jadi pendiam. Tiba-tiba dia nampak macam kita nampak emosi dia tu sangat ketara, ataupun kita rasa dia cuba menyendiri, cuba tidak nak bersosial kan, kalau istilah sekarang apa, social butterfly kan, Gen Z. Tiba-tibanya dia agak macam rasa cemas, tidak boleh berada dalam orang kata kumpulan orang yang ramai. Jadi benda tu pertamanya yang saya boleh rumuskan, kalau dari segi apa orang kata tanda-tanda simptom tu, kita tengok daripada emosi dia sendiri. Emosi itu melibatkan daripada nanti akan dia ada pertuturan dan akan mempengaruhi tingkah laku dia.
Baik. Datin Dr. Iqbal, kalau kita lihat pada keseluruhan, kita dah berikan secara langsung pesanan kepada masyarakat, individu yang mengalami kesihatan mental dan sebagainya. Tapi bagaimana pula bagi mereka yang dia tahu dia ada masalah kesihatan mental tapi dia tak nak dedahkan karakter tersebut depan orang ramai. Dia pendam saja, disimpan sendiri. Jadi saya rasa untuk yang akhir ni mungkin boleh berikan pesanan juga nasihat kepada individu tersebut supaya mereka keluar, kalau tidak berbuat sesuatu mungkin akan membahayakan diri mereka sendiri. Ya, terima kasih Hani, sangat. Saya suka dengan apa yang Hani cuba utarakan. Sebenarnya itulah ideanya semikolon. Okey, kalau di negara barat, semikolon ni ada tattoo. Ya, okey. Okey, mereka akan letakkan tattoo. Jadi bila kita nampak seorang tattoo dengan semikolon, kita tahu mereka tu survivor, silent lah. Okay. That's why kami di Pertubuhan Kebajikan Leticia Malaysia, kita buat logo dan kita pergi ke jumpa masyarakat, kita edarkan kita punya logo, yang mana di sana jika anda mendengar saya pada hari ini, datang, tampilkan diri anda kerana kami di sini, we hear you, let's talk about that. Di mana tu, Datuk? Boleh mungkin di talian 019 kalau saya boleh kongsi 019 356 4669. Kami sentiasa menerima anda, we hear you, let's talk. Kerana di Pertubuhan Kebajikan Leticia Malaysia kita ada pakar psikologis dan kita ada juga psikiatrik, kita ada kaunselor yang insya-Allah boleh membantu. Anda jangan simpan seorang. Ingat semikolon, hidup belum berakhir, anda boleh berhenti berehat tetapi jangan tamatkan. Kita ada di sini, we hear you. Ya, kami mendengar anda semua. Sekali lagi kami war-warkan kepada anda tidak berkesorangan, dan untuk anda yang menghadapi cabaran, tekanan dalam kehidupan tersebut, jangan bebankan fikiran anda dengan perkara-perkara yang pastinya akan menambahkan lagi keresahan dan juga rasa yang menyebabkan anda bertambah sedih ataupun bertambah tertekan. It's okay not to be okay. Betul, setuju. Kita embrace. Baik, jadi apa pun anda boleh cari berkaitan dengan projek semikolon ini, dan pastinya mencari Pertubuhan Kebajikan Leticia Malaysia untuk dapatkan informasi lanjut melalui media sosial dan sebagainya. Terima kasih Datin Dr. Wina Ahmad, pengasas dan juga Presiden Pertubuhan Kebajikan Leticia Malaysia bersama kita pada waktu ini untuk kita sama-sama berjuang untuk menangkis stigma dan memahami kepentingan penjagaan kesihatan mental. Hani, dan seterusnya kita nak bersama dengan rakan kita di Maps Malaysia. Yalah, bak kata orang ni kan, cuaca di luar kita boleh nampak, cuaca dalam hati kita siapa yang tahu ni kan. Mungkin bergelora ni. Mungkin nampak saja tenang dalamnya, kita tak tahu. Jadi kita nak tengok keadaan cuaca ni macam mana. Jom kita terus ke Map Malaysia. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baiklah, pada ketika ini rantau negara masih lagi berada di fasa peralihan monsun di mana angin bertiup dari arah pelbagai hala dengan kelajuan yang agak lemah, iaitu sekitar 10 ke 30 km sejam. Oleh itu, Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora buat masa ini. Namun demikian, keadaan angin lemah di sekitar semenanjung Malaysia pada hari ini berpotensi mendorong kepada aktiviti perolahan yang menyebabkan hujan berserta ribut petir pada waktu petang sehingga ke awal malam. Baiklah, kita teruskan dengan melihat paparan imej gema radar terkini di mana kebanyakan kawasan di semenanjung Malaysia pada pagi ini berada dalam keadaan yang baik dan tiada hujan. Kecuali di Kuala Lumpur dan juga Petaling yang kini mengalami hujan berserta ribut petir, serta di Maran, Pekan dan juga Rompin yang mengalami hujan renyai sejak awal pagi tadi. Keadaan ini dijangkakan akan beransur reda tidak lama lagi. Baiklah, bagi Sabah dan Sarawak, keadaan cuaca baik diperhatikan di kebanyakan kawasan bagi kedua-dua negeri pada pagi ini. Hanya hujan renyai yang kini diperhatikan di bahagian Sandakan di negeri Sabah dan dijangkakan akan beransur reda tidak lama lagi. Baiklah, menjelang petang nanti, Map Malaysia menjangkakan keadaan cuaca lembap di kebanyakan kawasan di semenanjung Malaysia. Manakala bagi Sabah dan Sarawak, keadaan kurang hujan diramalkan pada petang nanti. Hujan hanya diramalkan berlaku di bahagian pantai barat dan juga pedalaman di negeri Sabah serta lebih tertumpu di bahagian utara dan selatan negeri Sarawak. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk pagi ini. Sekarang kita lihat
ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian saya Wan Yahya. Assalamualaikum. Okey, penonton, kita masih lagi memberi tumpuan kepada hari pengundian bagi pilihan raya kecil Dewan Negeri N48 Air Kuning. Dan pastinya kita nak ke lokasi ataupun pusat mengundi yang seterusnya bersama dengan sahabat pelapor kita yang sudah pun bersedia, iaitu Fairuz Rizwan Badarudin di SK Sungai Lesong sana. Silakan. Silakan. Baik, terima kasih. Ketika ini saya masih lagi berada di pusat pengundian Sekolah Kebangsaan Sungai Lesong di mana sedang berlangsung proses pengundian bagi pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Air Kuning. Keadaan cuaca yang baik pada pagi ini memberi kelebihan untuk para pengundi mengambil peluang keluar awal dan ada di antara mereka mula tiba di pekarangan pusat pengundian ini seawal pukul 7 pagi tadi. Pusat mengundi di SK Sungai Lesong yang dibuka tepat pada pukul 8 pagi tadi terdapat 3,092 pengundi berdaftar dan melibatkan 6 saluran yang dibuka. Calon Barisan Nasional BN Dr. Muhammad Yusri Bakir tiba kira-kira pukul 8.48 pagi bagi mengundi di pusat pengundian ini. Untuk makluman, PRK Dun Air Kuning melibatkan 19 pusat mengundi, membabitkan 63 saluran, dibuka bermula 8 pagi hingga 6 petang kecuali pusat pengundian di Sekolah Kebangsaan Toh Tan Dewa Sakti yang ditutup lebih awal pada pukul 4 petang. Pada PRK kali ini, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menugaskan seramai 601 petugas bagi memastikan kelancaran proses pengundian. Sementara itu, 1,114 anggota polis turut ditugaskan bagi membantu mengawal keselamatan dan ketenteraman awam. PRK Dun Air Kuning menyaksikan saingan 3 penjuru antara Dr. Muhammad Yusri Bakir dari BN, Abdul Muhaimin Malik mewakili Perikatan Nasional dan Bawani KS dari Parti Sosialis Malaysia. Baik, saya kira setakat itu perkembangan semasa yang dapat saya bawakan dari Sekolah Kebangsaan Sungai Lesong. Untuk perkembangan selanjutnya kita kembali bersama Munawar dan Hani. Okey, baik. Kami ucapkan terima kasih kepada rakan kita yang berada di SK Sungai Lesong, Fairuz Rizwan Badarudin, untuk kita membawakan perkongsian ini. Dan kalau ikutkan tadi, difahamkan pukul 7.30 pagi, ramai sebenarnya pengundi kita dah mula beratur dan mengambil posisi lah untuk masuk. Bila buka je bagai tu masuk. Ini yang semangat kita mahukan. Alhamdulillah. Okey, jadi membawakan semangat yang sama juga, kita bawakan suara Muhibah anak muda pula. Hari ini kita bawakan bukan seorang tapi 2 orang anak muda yang begitu bersemangat, iaitu Vishva Raj, anak lelaki Vijayan yang merupakan seorang usahawan dan juga mahasiswa di Universiti Malaya, dan juga di hujung sana Alif Fahmi Zahari, pegawai program pembangunan mahasiswa dan belia tim Selangor. Okey, baik. Jadi kalau kita boleh mulakan dulu sesuai dengan topik kita, suara Muhibah anak muda. Kami nak tanya pada pandangan Vishva sendirilah, kongsikan pandangan tentang kepentingan Muhibah dan juga perpaduan dalam kalangan anak muda pada hari ini. Okey, pada pandangan saya ni sekarang ni, dalam generasi baru ni, banyak orang sudah melupakan perkataan perpaduan ni. And most importantly, dia orang tengok perpaduan ni sebagai satu perkataan, tapi untuk saya sendiri,
perpaduan tu sebagai satu perasaan ataupun tindakan yang perlu dijadikan it's like something like my father says, action speaks more than words. So we have to implement ni. Kita kena jadikan buatkan benda tu lagi daripada just cakap benda tu. Ya, betul. Jangan teori semata-mata, tapi kita harus juga gerakkan dengan perbuatan kita. Betul. Kena selari dengan apa yang dikatakan itu. Dan kalau boleh, apa yang kita katakan tu janganlah kata-kata yang negatif kan. Betul. Kita bagi kata-kata yang penuh dengan kasih sayang kepada seluruh rakyat Malaysia. Okey, kita nak tanya kepada Alif Fahmi, selaku pegawai program pembangunan mahasiswa dan belia dalam dunia serba digital sekarang ini, ialah bagaimana kita melihat cabaran terbesar mungkin untuk kita memupuk dan juga menyemai semangat cintakan pada negara, semangat perpaduan dalam kalangan generasi muda kita ini. Apa antara cabarannya untuk kita menghimpunkan mereka semua ini bergerak di bawah satu bumbung yang sama? Okay, baik, terima kasih. Sebelum tu sedikit intro tentang Tim Selangor ni. Dia merupakan satu inisiatif Kerajaan Negeri Selangor di bawah pejabat Datuk Menteri Besar Selangor, iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Aminuddin bin Syari. Saya boleh katakan dari segi cabaran, kita dalam Tim Selangor ni kita ada satu unit yang bergerak di bawah Tim Selangor tu adalah unit mahasiswa, dan ada juga sekretariat yang bergerak di bawah Tim Selangor yang dikenali sebagai My Catalyst. Jadi dalam My Catalyst ni kita banyak program-program advokasi belia, masyarakat dan sebagainya. Jadi apa yang kami fokuskan dalam advokasi ni, ada satu modul, ada satu sesi yang mana kami menerapkan dalam satu sesi itu kami menerapkan tentang tanggapan umum masyarakat ataupun stereotip terhadap satu bangsa A kepada bangsa B sebagai contoh. Dan kadang-kadang ada juga yang kami sengaja trigger pada soalan-soalan yang agak sensitif lah untuk mereka jawab dan sebagainya. Pada awalnya benda tu agak panas, tapi pada penghujung pada sesi tersebut akhirnya kita mencapai kata sepakat, alhamdulillah, dan mereka semua cakap dengan orang kata makin baik dan sebagainya lah. Alhamdulillah lah, secara berhemah, secara berdialog dan sebagainya. Itu antara cabarannya adalah saya boleh katakan stereotip terhadap satu bangsa tu menjadi satu cabaran pada hari ini. Okey, dan kalau kita boleh kongsikan juga sedikit Alif berkenaan dengan kata Tim Selangor itu sendiri, bagaimana kumpulan ini, Tim Selangor ini mampu untuk menyatukan kesemua ini dan menghimpunkan satu perasaan supaya mereka ini sentiasa adanya semangat muhibah itu dalam kalangan anak-anak muda ni khususnya. Bagaimana ia menyatukan sebenarnya? Okey, dia bagi perspektif Tim Selangor, saya boleh kongsikan pada 2 minggu yang lalu, pada 13 dan juga 14 April yang lalu, pada insiden di Putrajaya baru-baru ini, kita berjaya mobilisasi seramai 1,000 orang sukarelawan daripada Tim Selangor, daripada pelbagai latar belakang, kaum dan juga agama dan juga negeri-negeri kelahiran dan sebagainya. Jadi apa yang kami boleh katakan dalam Tim Selangor ini, perpaduan itu sangat penting, yang mana mereka turun ke lapangan itu hanya satu tujuan dan matlamat yang sama. Mereka ingin memastikan kita menolong mangsa-mangsa kebakaran di Putrajaya. Itu antara pandangan yang saya boleh kongsikanlah untuk perpaduan. Cukup menarik. Kita daripada latar belakang yang berbeza tapi pada satu matlamat yang sama, tujuan yang sama. Betul. Untuk menyantuni mangsa-mangsa daripada tragedi Putrajaya. Jadi Vishwa sendiri mungkin ada pengalaman yang ingin dikongsikan. Dalam betapa indahnya pengalaman tersebut yang mengeratkan lagi hubungan sesama kaum. Okey. Pada pandangan saya, ikut apa yang saya tahu kan, as you all know, saya merupakan pengasas untuk satu startup company yang bernama GV & Co. So in my experience, masa kita buat startup company ni bukan senang. So kalau kita nak naik atas tu, as a team, kita ada team yang ada banyak bangsa lah. So in the terms of kalau masa kita ada meeting semua tu, memang semua orang ada perspektif lain, ada idea lain. Kadang-kadang ada gaduh juga. So apa yang indah yang saya suka masa tu, betapa mana pun kita gaduh masa meeting tu, kita akan, masa kita menang tu, kita ada senyuman dalam atas muka kita. So itu yang saya memang suka, sebab at the end of the day, macam Cik Alif beritahu tadi, kita ada satu matlamat je. Kita nak jayakan kita punya startup. So no matter how much we fight, kita punya matlamat satu, and we will be happy at the end of the day. Kita ada misi, visi yang sama, satu. Kita nak berjaya, itu satunya lah. Tapi dalam masa yang sama juga, pergerakan ke arah itu, prosesnya adalah mestilah ada cabaran, ada yang tak berpuas hati, ada yang punya pandangan berbeza-beza. Jadi dalam banyak-banyak itu, Syah,
apa sebenarnya pada pandangan Gus Syazri menyatukan semua orang apabila sesuatu konflik itu berlaku selain pada misi dan visi tadi itu? Perkara paling utama menyatukan mereka. Yang pada pandangan saya, bahasa. So kalau contoh saya ada saya dikumpul dalam satu tim yang berbilang bangsa. Kalau contoh misalnya ada beberapa orang yang berbangsa Cina tapi dia orang bertutur dalam bahasa Cina. Saya pula tak faham. So bahasa tu adalah penghalang untuk perpaduan ni. So kalau kita dapat we keep them as a family, kita menyatukan mereka dengan kami, so we speak in the language that they understand. So in that terms kita dapat menyatukan perpaduan ni. So kalau pada pendapat saya memang bahasa itulah ya betul. Menyatukan semua. Bahasa adalah jiwa bangsa. Jiwa kepada bangsa Malaysia. Pastinya setuju apa yang disampaikan tadi. Dan kalau kita dengar tadi Alif ada menyentuh berkenaan cabaran terbesar adalah stereotip itu yang masih lagi wujud sehingga ke hari ini. Jadi bagaimana mungkin kita boleh war-warkan juga dari segi peranan media sosial itu sendiri, kerana media sosial sangat dekat dengan generasi muda. Jadi bagaimana media sosial ini perlu kita lakukan, kita mainkan dengan berhati-hati, dengan berhemah, kerana media sosial ini jangkauannya cukup luas. Sama ada ianya boleh menyatukan ataupun boleh meruntuhkan. Kadang-kadang ada kata-kata di media sosial ini yang kadang-kadang kan kita kena jaga sikit sebab boleh mengguris perasaan rakan-rakan kita daripada kaum yang lain. Okey, saya setuju dengan pandangan tu. Yang mana media sosial hari ini dimainkan oleh majoriti besar oleh rakyat Malaysia pada hari ini dan terutama sekali kepada anak-anak muda lah. Jadi berdasarkan pandangan tersebut, saya percaya perlunya anak-anak muda hari ini untuk semak dahulu fakta yang mereka terima, kesahihan fakta tersebut. Macam hari ini pun kita dah ada satu portal berita daripada SKMM yang mana kalau anda semua nak lihat fakta itu betul ataupun tidak, anda boleh layari di sebenarnya.my. Dan juga RTM sendiri pun kadang pada awal-awal berita tadi pun ada menyentuh tentang fakta, kesahihan fakta misalnya. Contohnya macam biar betul punya session tu kan, ada lebih kurang dalam 5 minit macam tu. Anda semua boleh lihatlah, tonton sendiri di media sosial sebelum kita mengeluarkan satu-satu maklumat tersebut. Semak dahulu fakta sebelum kita sebarkan. Okey, baik. Dan apabila kita melihat kepada apa yang telah dilakukan, contoh di Putra Heights baru-baru ini, dan kemudian melihat kepada apa yang akan berlaku selepas ini, selalunya apa target tim Selangor untuk menyatukan mereka untuk satu-satu, bukan kata cerita macam hari itu adalah tragedi yang berlaku. Bagaimana tim Selangor turun padang selepas ini mengumpulkan anak-anak muda ini? Apa yang dilakukan, target dan juga fokusnya untuk dibuat tim Selangor? Okey, bawa anak tim Selangor ni selain daripada kita laksanakan aktiviti-aktiviti sukarelawan, ada juga aktiviti-aktiviti berbentuk kenegaraan seperti bengkel tadi, dan kita juga ada fokus kepada aktiviti-aktiviti yang lain. Kadang-kadang minat anak muda ni berbeza. Ada anak muda yang minat motor dan sebagainya, mereka boleh sertai tim Selangor dari segi program helang, misalnya e-helang dan sebagainya. Dan ada juga yang minat bermain dalam Mobile Legend, kita boleh ada program Mobile Legend lah. Dan kita juga sebelum ni kita ada klinik bola dan sebagainya untuk kita santuni anak-anak muda yang mahu mahir dalam kegiatan bola sepak dan sebagainya lah. Ada beberapa aktiviti-aktiviti lain yang melibatkan kewanitaan pun kita ada. Ada juga. Okey. Dan bagaimana aktiviti-aktiviti tersebut dan juga program-program yang telah disusun atur itu mampu untuk menyantuni mereka, keperluan mereka, dalam masa yang sama secara langsung kita boleh gerakkan mereka untuk ke arah satu tujuan yang sama. Maknanya kita nak menjadi individu dan juga generasi muda, pelapis muda yang berkualiti, bukan dari segi aspek akademik tapi juga pelbagai. Kata macam sekarang ni kita bercakap tentang suara muhibah anak muda. Kita nak angkat semangat yang seperti itu. Bagaimana ia membantu? Dia sebenarnya kalau dalam satu program yang kita laksanakan, kita tak menjalankan program yang sia-sia. Kita pastikan anak muda tu mendapat manfaat daripada program tersebut. Jadi melalui program-program tersebut, pada awal dan akhirnya matlamat kepada program tersebut memang khusus kepada perpaduan. Jadi dalam saya boleh katakan majoriti daripada program-program yang kita laksanakan sebelum ini disertai oleh pelbagai kaum dan juga agama. Jadi daripada situ kita boleh memupuk mereka cara untuk perpaduan dan sebagainya lah.
Okey. Jadi macam kita dah dengar tadi banyak sebenarnya aktiviti yang boleh disertai oleh anak-anak muda ini di bawah tim Selangor ini. Dan pastinya peluang dan ruang ini masih lagi dibuka kepada anda semua. Dan sebagai contoh Vishva sendiri dengan startup company-nya. InsyaAllah kita akan melihat kejayaan demi kejayaan selepas ini Vishva. Saya suka dengan semangat Vishva sebenarnya. Dia penuh dengan senyuman. Membuat saya sentiasa senyum di wajah dia. Okey Vishva. Seandainya Vishva ini merupakan seorang ikon ataupun duta perpaduan negara, apa yang ingin Vishva sampaikan kepada lebih kurang 33 juta rakyat Malaysia? Okey, apa yang saya nak bagi tahu kepada semua orang ialah kita kena memupuk nilai hormat kepada setiap orang. Sebab kalau kita ada nilai itu dalam kita, kita akan hormat semua orang, tidak mengira bangsa, apa latar belakang dia orang, kita tak akan tengok langsung. So kalau kita ada hormat terhadap seseorang, kita tak akan rasa macam how to say like we won't stop ourselves from helping. Kalau contoh kita nak tolong orang, kita tak payah nak fikir sebelum kita nak tolong. Kalau kita tengok, jangan tengok apa dia dari mana, kenapa, jangan tengok, terus kita akan tolong. So kalau kita nak kerjasama dengan dia dalam satu tim, so jangan tengok apa dia dari mana, jangan tengok status dia, jangan tengok bangsa dia. Kita kena ada the spirit of team player, orang kata, kalau kita nak work in a team. So sebab I tahu dalam startup ni, as a team dari pelbagai bangsa, idea dan perspektif ramai orang will result in a very good and sebab saya tahu semua orang ada idea doang dan semua orang adalah hebat. So in my terms, if kita hormat semua orang, kita akan dapat balasan itu balik. Wah, okey. Saya dapat rasakan Vishva mendapat didikan yang baik. Jadi dalam persekitaran yang baik, ibu bapa dan sebagainya. Dan pada pandangan Vishva sendiri, bagaimana sebenarnya untuk semua penonton kita ini yang ada anak-anak kecil yang di bawah bimbingan mereka lagi, anak-anak mereka kecil, kenapa pentingnya didikan awal itu dan juga pendedahan kepada kualiti-kualiti yang berkaitan dengan muhibah itu untuk diterapkan daripada anak kecil ni supaya mereka boleh bawa sampai ke besar. Seperti mana Vishwa kita nampak, boleh nampaklah dia punya kualiti dan juga nilai tersebut. Vishwa, ya, bagaimana? Okey, so pada pandangan saya, macam saya kata tadi, hormat tu and also dari sejak sekolah lagi, anak muda sekarang ni, dari pilihan grup untuk buat presentation tu semua, memang cikgu sendiri akan pisahkan ikut pastikan ada banyak bangsa dalam satu tim. So apa yang saya kata tadi memang sama. Ada saya memang pegang kepada hasrat ni je. Hormat dan juga bahasa. Make sure you don't feel anyone left out. So kalau ada perasaan tu, memang kita sendiri itulah yang memupuk. Like it starts from there. Kalau kita we make them feel left out, dia takkan ada rasa untuk give more insights to the team, nak buat effort extra, semua tu dia dah tak ada dah, sebab dia dah ada motivasi dah, sebab dia he doesn't feel like a family in a team. So kalau kita ada hormat, kita bagi hormat kepada dia, tak kira apa pun, so dia akan ada motivasi itu and he will give out all of his attention and everything. Betul. Okey, dalam ruang masa ini mungkin ada anak-anak muda yang tertarik tadi, dalam tim Selangor boleh ada sesuai program untuk sesiapa anak muda yang minat dengan motor, dengan program-program kesusarawatan. Jadi boleh war-warkan Alif kepada anak-anak muda di luar sana bagaimana untuk menyertai tim Selangor, khususnya program-program yang dilaksanakan. Okey, baik, terima kasih. Jadi saya menyeru anak-anak muda hari ini yang di luar sana, kalau anda tinggal di kawasan Lembah Kelang, khususnya di negeri Selangor, Darul Ihsan, sekiranya anda ingin menyertai program-program berbentuk sukarelawan atau program-program yang lain, anda boleh layari di media sosial kami, sama ada Instagram dan juga TikTok kami. Anda boleh DM kami apa program yang anda nak lakukan, nak laksanakan, atau ada program-program terdekat yang anda sudi untuk sertai kami, anda boleh DM lah secara personal kepada kami. Jadi nanti kami akan bagi link pendaftaran dan sebagainya, dan kami akan bagi jadual program-program yang anda berminat. Ada media sosial ke ataupun just? Ada, betul. Boleh layari Tim Selangor. Tim Selangor. Tim Selangor. Okay, senang nak cari tu. Boleh dapatkan informasi lanjut di situ. Okey, baik. Dan kita terima kasih kepada Vishva dan juga Encik Ali bersama kita pada waktu ini untuk berkongsi tentang suara muhibah anak muda. Diharapkan dengan semangat yang kita bawakan ini dapat terpancar dan dapat diamalkan oleh anda semua. Dan yang paling penting adalah untuk kita sentiasa buat perkara itu janganlah sia-sia. Dan sebab tadi kan, pada program yang diadakan aktiviti itu tidak sia-sia. Betul. Tapi saya nak tanya Vishva dengan Alif, suka berkayak ke tak? Berkayak tak?
Saya tak pernah berkayak. Tak pernah lagi? Tak pernah. Saya pernah sebab saya pernah ikuti pertandingan, saya juga dapat pingat gangsa dalam peringkat universiti ada. Sesuai. Sebab kita ada bingkisan kita nak bawa pada semua sebenarnya, bingkisan dari Johor tentang sukan berkayak tarikan unik di Desaru. Okey, jadi jom kita saksikan bingkisan ini. Menelusuri sungai lebam yang tenang, dikelilingi panorama flora dan fauna yang indah terpelihara. Pengunjung bukan sahaja boleh memanfaatkan keindahan alam semula jadi. Aktiviti ini turut menyaji pemandangan ekosistem hutan Paya Bakau sebagai tarikan eko pelancongan negara. Dekat dunia ni kita ada 80 spesies of mangrove kan. Lepas tu dekat Malaysia kita ada separuh daripada dia, 47 spesies. So daripada 47 spesies tu, dekat sini paling domin adalah Rhizospora spesies, Abyssinia spesies and Sonaratia spesies. Sometimes juga kita boleh tengok Xylocarpus. Yang menariknya dekat sini, kita ada Sonaratia spesies yang mana pada waktu malam dia boleh dia attract firefly. So kebanyakan guest sukalah datang sini sebab kita dapat tengok firefly. Firefly tu pula kalau kita tengok dekat pokok bakau ni macam pokok Christmas. Seronoklah tengok. Dalam pada kita bercuti, bak kata pepatah orang, kita healing lah, menenangkan jiwa dan juga minda. Di sini kita juga disajikan dengan keindahan pokok bakau dan juga kicauan burung yang cukup merdu. Selain daripada itu, kita juga dapat menyihatkan tubuh badan dengan aktiviti riadah seperti ini dengan cara kita berkayak. Dan inilah antara keistimewaan ataupun keunikan segmen Eko Pelancongan Negara di mana kita menggabungkan gaya hidup sihat dan juga keunikan alam semula jadi. Okey, antara aktiviti kayak yang kita lakukan di sini adalah kita buat mangrove tour, iaitu kita mengenali pelbagai spesies dan jenis pokok-pokok bakau yang ada dekat sini. Dan sementara tu kita juga pergi ke jambatan E22 Senai Desaru. So kita berkayak selama 4 ke 5 jam. Dekat situ kita dapat tengoklah pelbagai keunikan dan antara aktiviti yang boleh dilakukan di Desaru sini. Sukan ini kian mendapat tempat dalam kalangan pelancong luar. Bagaimanapun, sambutan dalam kalangan warga tempatan masih kurang memuaskan. So, bagi saya, aktiviti kayak ni aktiviti yang memenatkan. Pada masa yang sama, ia menyeronokkan. So, bagi sesetengah orang yang dah spend masa dekat pejabat, indoor, so aktiviti kayak ni satu option yang baiklah untuk orang cuba mencabar diri sendiri, stamina untuk melalui proses atau aktiviti kayak yang lama, memenatkan. So, ia sangat menyeronokkan lah. Baik, bagi anda yang minat berkayak secara ekstrim, menongkah arus ombak dan sebagainya, ini antara pemandangan yang anda dapat saksikan di penghujung destinasi kayak anda. Iaitu di belakang saya ini merupakan jambatan E22 Lebuh Raya Senai Desaru. Dan binaan konkrit ini cukup ikonik di Kota Tinggi. Pemandangan ini tetapi hanya dapat anda saksikan sekiranya anda bercuti di Malaysia. Aiman Awazmin, RTM. Okey. Baik. Jadi untuk waktu ini sebenarnya kita nak melihat dan kita nak berkongsi lebih lanjut lagi berkaitan dengan maklumat yang seterusnya yang perlu kita tahu untuk apa yang sedang berlangsung di mana di PRK Dun Air Kuning. Sebelum kita bawakan segmen tumpuan berkaitan dengan perbincangan Hari Mengundi N48 Air Kuning ini. Okey, jadi kita nak berikan kepada anda gambaran dari segi infografik. Jadi kita mengambil tempat kita untuk kita tunjukkan kepada anda seperti yang kita sedia maklum bagi N48 Air Kuning ini memperlihatkan pertembungan 3 penjuru iaitu daripada Barisan Nasional Dr. Muhammad Yusri Bakir yang berusia 54 tahun yang merupakan Setiausaha UMNO bahagian Tapah dan juga calon daripada Perikatan Nasional Abdul Muhaimin Malik berusia 44 tahun dan
dan merupakan pengerusi Perikatan Nasional Tapah, dan calon ketiga membawa suara ketiga adalah Bawani KS berusia 40 tahun yang memegang jawatan sebagai Timbalan Setiausaha Agong Parti Sosialis Malaysia. Inilah antara wajah-wajahnya. Ya, betul, wajah-wajah yang bertanding hari ini, dan pastinya ia memberi kata dapatan yang kata terkini untuk anda kalau sekiranya anda nak keluar ni kan. Calon pun tak kenal. Jadi inilah calon-calon yang untuk anda undi. Okey, di mana sebanyak 19 pusat mengundi membabitkan 63 saluran dibuka bermula pada 8 pagi sampai ke waktu ini. Kita belum dapat lagi peratusan setakat ini. Tapi kita akan war-warkan dari semasa ke semasa. Baik, kita nak melihat kepada info yang lain pula untuk waktu ini. Ini dia. Senarai pusat mengundi seperti yang kita sedia maklum untuk pilihan raya kecil bagi N48 Air Kuning ini 21 pusat mengundi dibuka, tapi untuk hari ini 19 buah pusat mengundi akan dibuka untuk 31,281 pengundi yang berdaftar pada hari ini untuk menunaikan tanggungjawab. Dan seperti yang kita boleh saksikan pada ketika ini, antara yang bakal menjadi tumpuan adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Bidor yang merupakan ataupun mempunyai jumlah pemilih yang tertinggi melebihi 4,000 pemilih, dan pastinya beberapa lagi pusat mengundi akan menjadi tumpuan di mana kita akan melihat sebagai contoh pusat mengundi SK Air Kuning menjadi lokasi tempat mengundi bagi calon Perikatan Nasional, manakala SK Batu Lesong pula akan menjadi lokasi ataupun pusat mengundi bagi calon Barisan Nasional. Ya, betul. Okey, jadi ini selain pusat mengundi, untuk anda kena pastikan anda periksa terlebih dahulu daripada maklumat yang anda ada di mana tempat anda mengundi. Kalau tidak nanti salah tempat. Salah tempat, jangan salah sebut nama. Itu satu sebagai juga. Contoh tadi kan, Sungai Lesong yang kita maksudkan adalah pusat mengundi SK Sungai Lesong. Dan pastinya nama-namanya cukup unik. Seperti untuk pengetahuan anda, mungkin ada yang pernah berkunjung ke Air Kuning ini. Air Kuning ini kawasannya yang aman, damai, dan pastinya dipenuhi dengan kampung-kampung tradisi dan juga kawasan-kawasan penempatan pekan baru daripada komuniti Cina dan juga daripada ladang-ladang estet daripada masyarakat India dan juga perkampungan masyarakat orang asli. Dan dua daripada lokasi ini sebenarnya telah pun dilaksanakan undian awal. Okey, jadi maka yang bakinya akan dilangsungkan 19 keseluruhannya untuk hari ini, dan difahamkan tadi ada dua calon dah pun mengundi di tempat masing-masing, dan antaranya calon Perikatan Nasional Abdul Muhammad Malik yang telah pun selesai tunaikan tanggungjawab PRK di satu kawasan di sana. Okey, jadi sekali lagi nak wawasan kepada semua, jangan lupa untuk keluar undi awal. Dah keluar awal, senang sikit, mudah untuk kita kata aturkan perjalanan cerita anda yang lain. Selepas anda keluar, jalankan tanggungjawab anda. Okey, kalau boleh anda sebelum nak pergi mengundi tu kan, anda semak terlebih dahulu di My SPR semak. Dan pasti pelbagai informasi dan juga tata cara yang diberikan oleh pihak SPR untuk memudahkan pemahaman anda bagaimana sebenarnya untuk mengundi. Pangkah betul-betul, jangan rosakkan kertas undi tersebut. Jangan ada pula yang bawa kertas undi keluar daripada tempat mengundi. Jangan. Sayang nilai satu undi tersebut. Ya, betul. Dan ia akan membuang tenaga dan juga kata usaha anda ke kawasan undi tersebut. Okey, baik, dan kita nak berehat seketika dan kita akan sambung lagi selepas ini untuk kita berkongsi tentang hari mengundi N48 Air Kuning. Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadang-kala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan. Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial. Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia.
Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial. Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection (PDA). Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang. Hello, dengar sini baik-baik. Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa. Hentikan obsesi, jaga privasi anda. Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda. Okey, seperti yang kita war-warkan kepada anda, hari ini adalah hari keramat, hari yang sangat penting untuk 31,281 pengundi yang bakal menunaikan tanggungjawab pada hari ini, khususnya pengundi di Air Kuning. Setiap langkah menuju pusat mengundi adalah satu janji kepada masa depan. Setiap kertas undi yang dilipat, setiap dakwat yang membasahi jari anda adalah bukti bahawa undi anda tersebut merupakan satu kuasa keramat yang bakal menentukan hala tuju dan kepimpinan kawasan anda. Dengan jiwa dan puitis pagi hari ini Munawar. Okey, jadi yang paling penting adalah anda pun harus berjiwa sedemikian kerana ini adalah kawasan anda bagi para pengundi dan ini merupakan tanggungjawab anda. Untuk kita berkongsi berlanjut lagi tentang Hari Pengundi N48 Air Kuning ini, kita bersama-sama dengan tetamu kita pada waktu ini, iaitu Profesor Mahir Dr. Syaza Farhana Muhammad Syukri, Ketua Jabatan Sains Politik Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, yang juga merupakan Ketua Jabatan Sains Politik dan Pengajian Madani UIM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, baik. Dan setakat ini kita belum dapat lagi perolehan peratusan yang mereka telah pun keluar mengundi, tapi nampak semangat tu daripada pukul 7.30 katanya. Ada yang dah mula dah keluar dah beramai-ramai ni. Tunggu waktu pintu buka je, pagar buka je, terus masuk. Okey, jadi inilah semangat yang kita mahukan sebenarnya. Okey, cuma kalau kita boleh kongsi lebih lanjut tentang bagaimana perjalanan keseluruhan pilihan pada kali ini dan apa mungkin faktor yang akan mempengaruhi keputusan pilihan hari kecil ini dari segi politik dan juga sosial. Baik, saya tengok perjalanan kempen lah yang telah berlaku dalam masa 2 minggu ini agak tenang, agak tenteram, which is apa yang kita mahukan, kan? Kita nak politik matang. Jadi saya rasa apa yang pengundi mahu lihat adalah apa janji-janji daripada calon-calon yang kita ada dan mereka telah keluarkan juga manifesto mereka yang saya lihat bagus sebenarnya, bercakap tentang development, pekerjaan untuk orang muda dan perkara-perkara yang memang rakyat di Air Kuning mahukan untuk mereka, terutama untuk anak muda. Jadi tadi kata ramai yang dah mula beratur tadi, saya rasa mereka memang look forward untuk siapa yang akan menang, siapa yang akan boleh beri apa yang mereka mahukan. Kita tolak apa kita kata politik yang kurang matang yang telah berlaku untuk sekian lamanya. Sekarang kita mahu lihat politik yang lebih matang kerana kita nak pilih wakil kita, wakil Dewan Undangan Negeri yang akan membawa suara rakyat. Jadi apa yang boleh mereka janjikan, lebih kepada janji, apa yang boleh mereka berikan secara orang kata tangible-nya untuk pengundi dan seluruhlah penduduk
di air kuning. Okey, baik. Ya, Hani, kalau kita lihat dari segi jangkaan peratusan keluar mengundi yang dikeluarkan oleh SPR sebelum ini melebihi 70%. Namun, kita optimis, kita berharap semoga jangkaan tersebut kalau boleh kita boleh saksikanlah lebih daripada jangkaan lah, peratusan yang lebih tinggi untuk peratusan keluar mengundi pada hari ini. Jadi, Doktor, kita melihat kepada nilai satu undi itu sendiri. Mungkin ada yang berpandangan, tak apalah hari ini saya tak pergi mengundi, tak apalah ramai lagi mengundi. Sekiranya ada pandangan mentaliti tersebut, bagaimana untuk kita ubah supaya ini menjadikan kita lebih matang dari segi berdemokrasi, khususnya dalam kalangan anak-anak muda ini. Yalah, bila kita bercakap dengan anak muda, mungkin mereka ramai berada di luar kawasan untuk melanjutkan pengajian ataupun bekerja di bandar-bandar besar. Jadi ajakan untuk mereka menunaikan tanggungjawab, menempuhi perjalanan mungkin 1 jam, 2 jam ini untuk menunaikan tanggungjawab yang besar ini. Saya rasa sepatutnya mereka dah lalui 1 jam, 2 jam tu semalam lah kan. Sepatutnya mereka pulang semalam. Tapi saya rasa balik pada soalan tadi, kita kena ubah sikit naratif. Saya rasalah di mana kita selalu sebut tanggungjawab. Memang betul. Ini adalah tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Tanggungjawab yang perlu ditunaikan. Tetapi lebih pada itu, saya rasa kita perlu kesedaran kepada pengundi bahawa bukan setakat sebab tanggungjawab dia macam jadi beban, macam I have to do it, this is my responsibility. Tapi ini sesuatu yang actually baik untuk kita. Betul. Sesuatu yang boleh kita memberi suara kita untuk didengari oleh kerajaan negeri, seterusnya kerajaan pusat harapnya. Jadi ini sesuatu yang kita rasa saya perlu ubah. Kita perlu ajar ataupun lebih pada kesedaran tentang demokrasi yang disebutkan tadi, bahawa kita mempunyai sistem demokrasi berperlembagaan di mana suara kita sebenarnya sangat penting. Jangan bazirkan seperti yang disebutkan tadi kan. Inilah peluang. Kita selalu komplain. Kerajaan tak dengar, ini tak dengar, ahli politik tak dengar. Jadi kita dah sediakan ruang. Ambillah peluang ini. 1 jam, 2 jam patutnya tak ada menjadi masalah lah. Balik kampung pun baliklah bercuti, jumpa ibu bapa kan. Ambil peluang Sabtu kan. Apa salahnya. Jadi kita buat 2 perkara sekaligus untuk kebaikan semua sebenarnya. Jadi ini saya rasa persepsi yang kita perlu betulkan. Okey, sebab kita tak nak nanti tak pergi mengundi, tapi yang bisingnya lebih. Kita nak biarlah macam kita dah buat keputusan, kita dah pilih yang tepat bagi diri kita, kita rasakan inilah orang yang tepat kita undi. Kemudian kalau adalah di hujung-hujung tu macam ada yang bagus, ada yang tidak ke, sekurang-kurangnya kita dah jalankan tanggungjawab kita. Itu yang paling penting. Okey, dan untuk makluman, peratusan pengundi keluar mengundi bagi PRK Dewan Negeri N48 Air Kuning sehingga pada pukul 9 pagi adalah 8.16%. Pada khidmat dan juga pemerhatian doktor sendiri, adakah ini jumlah yang bagus untuk setakat pukul 9 pagi? Untuk 1 jam saya rasa memberansangkan. Tapi kita balik kepada tadi yang disebutkan SPR target 70% kan. Lebih 70%. Kita harapkanlah, tapi saya risau bila ada yang mendengar nombor ini dah kata macam sebutkan tadi lah, ramai akan keluar akan cecah target 70%. Kita jangan ambil mudah sebab saya risau bila PRK ni biasanya lah dia 50%, 60% yang akan keluar. Kita tak nak itu terjadi kan. Kita nak seramai yang mungkin. Jadi teruskan momentum. Ini baru 1 jam. Ada berapa jam lagi sampai tutup. Jadi teruskan keluar. Okey, baik tu ya. Semangat kita mahukan. Betul. Untuk kita mendapatkan, kalau keputusan keluar tadi, kita memberikan satu mandat ataupun demokrasi yang lebih utuh lah kepada calon yang menang tersebut. Dan pastinya tadi Doktor ada menyatakan kita nak semua pengundi berdaftar terlibat sama dalam melaksanakan tanggungjawab suara anda dalam peti undi tersebut. Dan kita jangan hanya tahu, macam Doktor kata tadi, jangan tahu komplain saja kan. Saya ada pepatah sebenarnya. Jangan hanya menjadi bayang di tepi gelanggang, bersorak kuat tetapi tidak melangkah ke dalam medan. Jadi perkara itu sangat penting sebenarnya. Hanya kita tak mahu nanti bila keputusan dah diumumkan, rumah dah siap, pahat masih berbunyi. Jadi kepada kelompok-kelompok ini, inilah masanya untuk mereka menunaikan tanggungjawab mereka. Jangan hanya lantang di media sosial saja. Boleh saya tambah tentang pengundi berdaftar kan? Jangan lupa sekarang automatic registration. Jadi tak ada alasan kata saya lupa daftar. Tak ada dah. Sekarang semua 18 tahun memang automatic telah didaftarkan. Semua adalah pengundi. Jadi jangan bagi alasan saya lupa, saya tak buat. Jadi teruskan keluar mengundi.
Minta apa tadi soalan tadi? Saya lupa dah. Jangan lantang di media sosial. Inilah masanya untuk masyarakat Air Kuning, Doktor. Betul. Inilah pula kadang-kadang kita cakap tentang orang muda lah kan. Dia di media sosial, orang muda pun saya tak nak jadi ageist lah kan. Kadang-kadang orang yang lebih berusia juga. Kadang-kadang mereka lantang cuma ikut platform masing-masing kan. Tapi mereka tidak mengundi sebab mereka akan bagi alasan macam-macam. Oh, sama sahaja. Siapa saya pilih sama sahaja. Tak ada perubahan. Tapi itulah di media sosial, lebih kuranglah impak tu. Kalau kita mahukan perubahan, kita perlu impak yang lebih besar. Ramai-ramai, ajak semua rakan, semua keluarga pergi mengundi. Ini yang kita mahukan. Jangan ialah sudah terlambat nanti. Dan kita kata, 2 tahun lagi lah, 3 tahun lagi lah. Kenapa kita nak cakap tentang 2-3 tahun? Ini masanya sekarang ini untuk kita lihat perubahan di tempat sendiri. Betul. Dia bukan tanggungjawab, tapi ini peluang keemasan sebenarnya. Sebab nak tunggu, tak tahu bila lagi anda dapat peluang yang sedemikian. Okey, baik. Dan bagaimana pula media dan juga liputan berita memainkan peranan dalam membentuk persepsi pengundi di Air Kuning ini? Terutama sekali bagi tempoh berkempen dan juga untuk hari ini sepanjang tempoh pengundian pada hari ini. Kalau kita sebut tentang media lah kan, zaman sekarang ni memang media tu memang sentiasa penting sebab media lah tempat kita dapat informasi kan. Sebab itu kita perlukan RTM untuk memberi informasi fakta yang sebenarnya. Jadi masalah sekarang ni adalah kita ada macam-macam jenis media kan. Kita kata media tradisional dan social media, social media. Jadi mempunyai banyak orang kata platform dan di mana pengundi boleh pergi untuk mendapatkan maklumat. Masalahnya kita harapkan maklumat yang diterima itu adalah maklumat yang sahih. Itu sahaja. Jadi media perlu memainkan peranan mereka untuk memberi maklumat yang diperlukan oleh pengundi dan juga rakyat Malaysia secara amnya. Di social media ni masalahnya kita tak boleh nak kontrol sangat kan. Kita cakap tentang demokrasi, hak bersuara, okey, ada hak bersuara. Tetapi jangan lupa kita ada tanggungjawab, kita rakyat Malaysia, kita perlu jaga keharmonian negara, kita perlukan yang terbaik, politik yang stabil di negara ini. Jadi media itu memang penting yang dimainkan oleh semualah, semua sebenarnya. Ya, baik Dr. Sazah, kita akan lanjutkan perbincangan kita pada hari ini berkenaan Hari Mengundi N48 Air Kuning. Tapi sekarang ini kita nak bersama dengan sahabat pelapor kita yang sudah pun bersedia di Sekolah Menengah Kebangsaan Bidor, iaitu tempat mengundi yang paling ramai jumlah pengundinya. Silakan bersama dengan Syarwi Samsu. Lagi berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Bidor yang mana ini berdasarkan data SPR merekodkan jumlah pemilih tertinggi bagi pilihan raya kecil Dewan Negeri Air Kuning ini. Dan apa yang menarik perhatian saya sejak pagi tadi di sini, Munawar dan Hani, adalah keprihatinan para petugas SPR di sini yang mana mereka sentiasa bersiap sedia di hadapan pagar sekolah ini dengan payung dan juga kerusi roda dan menyantuni para pengundi yang hadir dan menyentuh mengenai aspek penyusunan saluran. Di sini dibahagikan kepada 2. Di bahagian bawah sebelah kanan saya ketika ini adalah saluran 1 dan 2, manakala di bahagian bangunan atas bagi tingkat 1 dikhususkan untuk saluran 3 hingga 7. Dan di sebelah kanan saya ini dikhususkan untuk pengundi warga emas bagi memudahkan mobiliti mereka ke saluran pengundian, manakala di atas dikhususkan untuk pengundi berusia 18 hinggalah ke 50 tahun. Begitulah pengkhususannya. Bagaimanapun, sekiranya para pengundi yang berada di tingkat atas mengalami masalah kesihatan ataupun kesukaran untuk naik ke tingkat 1, jangan risau kerana pegawai SPR di sini juga boleh menyantuni dan memudahkan proses pengundian anda di tingkat 1 juga. Begitulah usaha yang diberikan oleh 47 petugas SPR di sini bagi memastikan bukan saja melancarkan proses pengundian anda, para pengundi di SMK Bidor ini, tetapi juga memastikan keselesaan sepanjang berada di sekolah ini. Jadi kepada anda, khususnya para pemilih yang dijadual untuk memilih di SMK Bidor ini, jangan buang masa kerana saya beri jaminan anda punya urusan di sekolah ini selesai kurang daripada 10 minit atas komitmen petugas SPR di sini. Baik, demikian dulu perkembangan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bidor ini. Untuk perkembangan selanjutnya, teruskan bersama kami kerana kami tentunya akan bawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Kembali bersama Hani dan Munawar di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Sazoni Samsu bersama kita pagi ini berkongsi
info yang terkini, keadaan juga situasi di SMK Bidor yang memperoleh pemilih yang terbanyak, jumlah tertinggi berbanding dengan kawasan-kawasan yang lain. Okey, daripada visual yang dikongsikan oleh rakan-rakan pelapor kita kan, kita banyak melihat golongan berumur turun mengundi. Yalah, kita sudah maklum golongan berumur ini 40 tahun ke atas ini, mereka dah terbiasa keluar mengundi. Mereka sangat bersemangat dalam menentukan hala tuju dan juga memilih calon yang bakal memimpin kawasan mereka. Tapi tak nampak lagi bayang anak-anak muda kita ni kan. Padahal doktor, kalau kita nak bercakap berkenaan statistik ataupun kita bercakap berkenaan jumlah pengundi di Air Kuning ini, separuh daripadanya adalah pengundi muda, 18 hingga 39 tahun. Jadi bagaimana untuk kita berikan bayangan dan juga gambaran, adakah mereka ini sekadar kuantiti? Kita tak maulah kita melabelkan mereka sekadar kuantiti, tapi sebenarnya kuantiti mereka ini adalah sangat penting untuk menentukan hala tuju dan juga keputusan pada malam ini. Betul. Saya rasa itulah yang Melawan sebutkan tadi, yang lebih berusia ni mereka dah biasa, mereka dah pergi mengundi banyak kali. Jadi kita perlu menggalakkan orang muda kita untuk mulakan dengan kebiasaan itu. Mungkin ini kali pertama mereka mengundi, yang baru dah 18 ke atas, mungkin kali kedua, teruskan dengan aktiviti demokratik ini yang kita mahu diterapkan dalam anak muda kita. Jadi biasa bila dipanggil untuk mengundi, ini adalah sesuatu yang sepatutnya no question, I will go out to vote. Tapi tentang anak muda, kadang-kadang saya ada bincang jugalah dengan pelajar-pelajar saya. Mereka kata, doktor, jangan pandang rendah dengan kami anak muda. Kami ni bangun lambat. Okey, baik. Mereka kata mungkin petang sikit akan nampak ramai anak muda. Okey, mari kita lihat. Saya setuju. Mungkin tengah hari nanti sehingga ke sebelah petang mungkin kita akan melihat lebih ramai anak muda kan ni. Kalau dia cakap macam relax lah. Relax. Ini lagu mengundi. Okey, dan ala-ala kita bercerita tentang anak muda. Sebagai seorang pakar dalam bidang politik pastinya, apa pandangan doktor mengenai keperluan pendidikan dan juga kesedaran pengundi muda dalam pilihan raya ini secara umumnya? Sangat perlu sebab ada dua faktor, dua aspek. Aspek pertama adalah tentang the mekanisme. Kita sebut tentang demokrasi, politik, tapi anak muda ni kita tak faham apa yang dimaksudkan, apa benda politik dekat Malaysia ni. Bila orang dengar politik, orang selalu cakap dekat saya, it's a dirty word. Sebab dia tak faham apa benda itu, apa itu demokrasi. Itu aspek pertama secara am. Apa yang anak muda kita perlu faham tentang perlembagaan, tentang struktur, DUN, semua segalanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang orang kata civic education, tentang membuat pilihan yang terbaik. Kita tak kata pilihan yang betul, masing-masing ada pilihan masing-masing. Tetapi apa yang terbaik untuk masing-masing, apa yang terbaik untuk negara. That civic mindedness tu memang perlu diterapkan, diajar di sekolah sebenarnya. Tapi itulah di sini ada orang kata perdebatan, ada yang kata mula 15-16 tahun ke atas. Kalau saya kata sekolah rendah kita dah kena ajar untuk faham apa itu kenegaraan sebenarnya. Penting sebenarnya untuk kita ketahui apa sebenarnya makna di sebalik satu undi, apa makna di sebalik pelaksanaan pilihan raya kecil ini, dan mengapa pentingnya untuk anda memilih seseorang wakil ataupun calon bagi mewakili kawasan anda ini, iaitu untuk membawa suara anda, untuk membawa perubahan yang lebih baik di kawasan anda. Pastinya Dr. Syaza, kita melihat kepada dalam situasi sekarang ini, kalau kita lihat, kita imbas sepanjang 14 hari kempen yang dilaksanakan, kempen secara fizikal dan juga kempen secara media sosial. Jadi bagaimana melihat kempen di media sosial ini antara peluang yang paling besar untuk mendekati semua segmen, khususnya dalam kalangan anak muda itu sendiri? Betul, sebenarnya kalau kita kepada kempen lah, dah kurang dah ceramah-ceramah besar, sebab dia ada kebaikan dia bila kita buat ceramah, tetapi sebenarnya bila kita cakap tentang PRK terutamanya, mereka mahukan that personal touch, sebab ini adalah orang kata pengundian local election yang mana kita nak sentuhan peribadi oleh calon-calon. Di media sosial pun sama lah, inilah peluang terbaik. Kalau kita nak sampaikan mesej kita ke seramai yang mungkin, gunakan sebaik-baiknya media sosial itu. Dan yang saya lihat dalam kempen 2 minggu ini, memang kebanyakan calon mereka utamakan ini, mereka utamakan personality mereka, apa yang mereka mahu janjikan, kurang dah tentang pergaduhan ataupun naratif-naratif buruk yang dibawakan. Jadi pentingnya media sosial itu untuk sampai ke pengundi dan ke hati pengundi itu. Okey, baik, itu yang paling penting. Dan yang paling utama juga, apa sahaja keputusan yang anda buat,
sama ada nak keluar mengundi ataupun tidak, ataupun nak mengundi yang mana satu, semuanya itu sebenarnya akan diterjemahkan melalui keputusannya nanti dan diterjemahkan juga kepada kestabilan politik, pembangunan kawasan anda dan sebagainya. Jadi kita nak minta doktor sarankan kepada semua ni untuk kita melihat bahawasanya impak pilihan raya kecil ini sangat penting untuk mereka lakukan tanggungjawab mereka, terutama sekali terhadap kestabilan politik dan juga pembangunan kawasan air kuning itu sendiri. Saya rasa ada banyak orang kata layer di sini. Kadang-kadang kita lihat PRK ni macam itu adalah saya sebutkan tadi local election, pembangunan di air kuning saja. Tapi jangan lupa anda sebenarnya tengah mengundi untuk wakil ke Dewan Undangan Negeri Perak. Jadi ia adalah tentang kestabilan di negeri Perak itu sendiri. Jadi kestabilan politik di negeri itu seterusnya. Jadi pembangunan di tempat sendiri memang amat penting. Memang kita harapkan dan kita mahukan wakil rakyat kita menjalankan tugas, membantu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial di tempat masing-masing. Tapi lebih kepada itu, ia membawa impak yang lebih besar tentang kestabilan politik yang kita mahukan dalam tempoh kita ada setahun, 2 tahun lagi sebelum PRU insya-Allah. Jadi kita mahu teruskan, kita mahu kita panggil kerajaan negeri yang stabil, sebab bila kita ada kerajaan negeri yang stabil, mereka boleh lakukan lebih banyak program, lebih banyak kebaikan untuk rakyat. Kita tak nak pergaduhan politik ini berterusan. Kita undi sekali 5 tahun, sekali 4 tahun. Dalam 4-5 tahun itu kita benarkan kerajaan yang telah menang untuk menjalankan tugas mereka, beri yang terbaik kepada rakyat. Kalau mereka tak jalankan tugas, kita undi lagi dalam 4-5 tahun akan datang. Itu je caranya. Kuasa itu terletak di tangan anda semua, rakyat Malaysia. Dan pastinya hari ini tumpuan kita berikan kepada Dewan Negeri N48 Air Kuning. Jadi sebagai penutup untuk perbincangan kita pada hari ini, ialah mungkin ada perkara yang ingin disampaikan ialah dari sudut sains politik itu sendiri, betapa pentingnya untuk kita meraihkan demokrasi dan juga sedikit seruanlah doktor kepada khususnya anak muda. Mungkin ada yang tak tahu ni mereka layak untuk mengundi, tak tahu pun mereka merupakan pendaftar di bawah DPPR itu sendiri, dan mungkin ini seruan yang terbaik untuk mereka melaksanakan tanggungjawab dan hak mereka. Silakan. Seruan saya adalah dah 18 tahun, jalankan tugas anda. Keluarlah mengundi kerana negara ini bukan negara kita seorang, negara kepada semua. Kita sama-sama nak jalankan tugas, kita sama-sama nak lihat Malaysia yang lebih stabil, Malaysia yang matang. Jadi marilah kita semua jalankan tugas kita. Jangan kita letakkan pada satu generasi ataupun sebelah pihak sahaja. Semua perlu menjalankan tugas. Kita nak celebrate demokrasi di mana kita semua adalah stakeholder dalam kerajaan ni sebenarnya. Jangan anggap ada perbezaan rakyat dan kerajaan. Kerajaan itu datang daripada rakyat. Kitalah orang yang menentukan. Kitalah yang menentukan hala tuju Malaysia sebenarnya. Bukan yang 200 orang di Putrajaya, bukannya yang 100 orang di dewan lain-lain. Kita semua ini. Jadi marilah kita biasakan, marilah kita kita teruskan dengan praktis pergi mengundi, praktis demokrasi ini untuk kebaikan Malaysia itu sendiri sebenarnya. Okey, baik. Jadi diharapkan dengan perkongsian kita dan juga perbincangan kita berkaitan dengan liputan juga perkembangan PRK Air Kuning ini, anda dapat jalankan tanggungjawab anda, terutama sekali bagi mereka yang layak mengundi ini, untuk keluar mengundi, jalankan tanggungjawab, sebab ada kawasan-kawasan itu antara pukul 4 hingga 6 petang akan beransur-ansur ditutup. Jadi kena segeralah. Dan untuk maklumat juga, pengundi diingatkan supaya membawa kad pengenalan juga catatan maklumat pengundian dan serta tunjukkan kepada kerani pengundian pertama KP1 di saluran bagi mudahkan sematkan nama pengundi serta membantu kelancaran proses pengundian pada hari mengundi tersebut, pastinya untuk hari ini. Dan jangan serahkan kad pengenalan anda kepada pihak lain selain pada petugas pilihan raya. Jadi untuk anak muda yang baru pertama kali turun mengundi dan juga untuk warga emas, golongan berumur yang sentiasa tidak pernah gagal melunaskan tanggungjawab anda, ingatlah nilai satu undi pada hari ini adalah satu harapan yang besar kepada masyarakat. Bukan saja kepada diri kita sebenarnya, kepada anak-anak kita, cucu kita, keluarga kita, kepada masyarakat di sekeliling kita. Ya, betul. Apapun, kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Shahzad Farhana Muhammad Shukri, Ketua Jabatan Sains Politik Universiti Sabah Bahasa Malaysia, bersama kita pada waktu ini untuk berkongsi pandangan dan juga dapatan berkaitan dengan apa yang sedang berlangsung di DUN N48 Air
Air Kuning. Okey, dan dalam masa yang sama beliau juga merupakan Ketua Jabatan Sains Politik dan Pengajian Madani UIM. Terima kasih Doktor bersama dengan kami pada pagi ini. Dan pastinya kepada seluruh pengundi berdaftar 31,281 yang bakal melaksanakan, mungkin ada yang dah melaksanakan, tahniah. Terima kasih kami ucapkan. Kepada yang belum lagi, silalah tunaikan tanggungjawab anda. Dan pasti ini kesempatan terbaik. Mungkin ada yang berada di Kuala Lumpur pada ketika ini, jangan risau, perjalanan 2 jam sahaja. Sempat lagi, masih 2 jam lagi. Nak dibandingkan dengan perjalanan 2 tahun yang akan datang. Ya, betul. Okey, jadi sampai saja kita bawa kepada anda untuk siaran Solat Pagi Malaysia ini, memberi tumpuan kepada N48 Air Kuning dan pengisian dari awal sampai ke ujung ini. Saya Hani Hamid dan saya Munawar Azmi, mewakili tim penerbitan, kru teknikal serta penerbit Syafiq Adi Fitri mengucapkan terima kasih dan selamat mengundi Air Kuning. Bye. Sebelum membuang undi yang dihargai, marilah mari pergi mengundi. Jangan lupa kewajiban pada negara. Marilah mari pergi mengundi. Jangan lupa kewajiban pada negara. Jangan lupakan pengenalan serta nomor daftar undi. Masa tidak kerugian membuang undi. Bila memangkah kertas undi, harus kita berhati-hati. Kalau salah tak berganti, sesat sendiri. Marilah mari pergi mengundi. Jangan lupa kewajiban pada negara. Marilah mari